بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah kita sambung pengajian kita, muzakarah kita kitab Tauhid dulu. Kemudian diikuti dengan kitab Muhimmah. Mudah-mudahan ikhlas kita mengaji kerana Allah. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Diridai Allah dan Rasul. Mudah-mudahan Allah dan Rasul redha kita, Allah dan Rasul jaga kita. Mudah-mudahan berjayalah kita dunia akhirat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian masuk kepada kitab muka surat surat 40. Dari itu Baik berapa banyak atas kali? Baik ketiga pada atas. Wa ma'na kaunillahi ta'ala wahidan fi zatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan bermula makna keadaannya Allah ta'ala itu esa pada zatnya. Wa makna kaunillahi ta'ala wahidan fi zatihi, dan bermula keadaan Allah ta'ala itu yang satu pada zat. Apakah makna zat Tuhan satu? Ini khabar bagi makna. Bermula makna zat Tuhan satu maknanya ialah khabar anna zatahu ta'ala laisa murakkabatan min ajza'in. Anna zatahu ta'ala laisat murakkabatan min ajza'in. Bahawasanya zat Allah Ta'ala itu bukan ia zat Allah Ta'ala itu yang tersusun, yang berkapuh daripada beberapa juzuk. Depan zat kita ni bersusun atau berkapuh daripada beberapa juzuk. Zat Tuhan tidak berkapuh daripada beberapa juzuk. Itu dia. Yang ni tubuh kita ni ada kepala, ada kaki, ada tangan, tu berkapuh juzuk. Dia panggil apa di sini kita kena faham. Kita duk mengaji dalam makulat tu. Dia makhluk dia ada berapa? Sambung tu ke? Sambung makhluk tu kan? Sambung makhluk. Berapa? Dengan pada zat satu. Tak ni, sambung dobit. Baru ingat. Sambung dobit. Khot. Sathu baru. Sambung dobit khot dengan sathu. Jadi kita ada khot tu makhluk jenis gana. Tak. Khot. Makhluk jenis garisan. Nombor 2 sathu. Mau je ingat. Kata dia dah ulas semula. Nombor 2 sathu. Makhluk semata-mata lebar. Itu baru ni tak. Jadi khot. Himpun khot. Makhluk semata-mata panjang. Sathu. Makhluk semata-mata lebar. Khot.
terima putus melalui jalan kerat. Kha terima putus melalui panjang. Macam garisan terima putus kok panjang. Dia panggil kerat, dia tak panggil belah. Belah ni dia terima putus kok jalan lebar. Belah terima putus melalui jalan lebar. Jadi sathu, apa makna sathu? Makhluk yang semata-mata lebar. Macam sekeping kertas ni. Makhluk yang semata-mata lebar. Macam ni. Sekeping ni sathu. Mana contoh makhluk sathu? Seperti kulit kita. Tikar getah, kapet, lewuk, kertas. Benda yang jenis keping, sejadah, kain langsir, gambar, keping. Benda yang jenis keping gitu. Dia panggil sathu. Adapun khat, makhluk yang semata-mata panjang. Sathu pula makhluk yang semata-mata lebar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sathu ni apa? Makhluk yang semata-mata lebar. Sathu ialah makhluk yang semata-mata lebar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sathu ni dia dapat dibelah. Belah ni dia putus melalui jalan lebar. Ini sathu. Nak putuskan dia tu, dia tembus, dia putus, dia bercerai melalui jalan lebar. Dia putus pun panggil, bercerai pun panggil, berpisah pun panggil, becek pun panggil. Di sathu ni terima putus kok jalan belah. Khat terima putus kok jalan panjang. Contoh khat mana? Rambut, dawai, benang. Bukan menang, benang dengan huruf ba. Bukan dengan huruf ma. Bukan menang, benang, dawai, tali kan, orak-orak, bulu-bulu rambut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pas sathu ke apa sathu? Sathu pula dapat dibelah. Selain daripada sathu ni dapat dibelah, khat ni dapat dikerat, sathu juga dia boleh putus kok jalan lebar. Kalau khat macam panjang macam tali tu, macam ni. Ni khat ni. Tali macam ni. Dia terima putus kok jalan panjang. Kita nak belah tak boleh. Sebab dia tak ada lebar. Kita belah, tak boleh nak belah. Selagi mana dia boleh belah, dia bukan khat. Khat ni tak terima belah. Selagi mana dapat dibelah, dia bukan khat. Khat tak terima belah. Kena belah kat ni. Tak ada belah. Kalau dapat belah tu bukan khat. Khat ni tak dapat dibelah. Sebab dia tak ada lebar. Tak ada lebar. Dia boleh kerak. Ni kerak khat. Sathu sekeping macam ni. Boleh dibelah. Dan untuk pengetahuan antum, sathu juga dapat dikerak. Kok mana kerak? Dapat kerak kok ni. Kalau belah kok ni, dia panggil. Belah ni permukaan lebar. Kalau kerak, permukaan dia panjang. Putus melalui permukaan panjang. Maka sathu, selain pada dapat dibelah, sathu juga dapat dikerak. Kerana sathu ni himpunan banyak khat. Soalan sathu sekeping ni, kita cakap kayak satu khat, dua khat, tiga khat, empat khat, lima khat, enam khat, jadi banyak khat. Khat, garisan. Makhluk pesen bergaris, makhluk jenis bergaris. Kita himpun 100 garisan, pop. Satu garisan, dua garisan, tiga garisan. Kita himpun, pop, jadi sathu. Satu garisan, dua garisan, tiga garisan. Satu garisan, dua garisan, tiga garisan, empat garisan, lima garisan. Kita himpun, pop, jadi sathu. Sekeping. Nampak tak? Ada lagi. Nampak tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau gitu khat tak boleh dibelah. Sathu boleh dibelah dan juga boleh dikerak. Sebab apa sathu boleh dikerak? Kerana sathu sebenarnya himpunan banyak khat. Khat memang boleh dikerak. Dan sekurang-kurang sathu ialah berhimpun dua khat.
Kok berhimpun. Sekurang-kurang satu berhimpun dua khok. Satu khok, dua khok berhimpun. Ini nak cerita zat makhluk dulu sebelum nak bahas zat Tuhan. Nak bahas zat makhluk yang satu. Di zat makhluk ada yang satu urat. Satu urat. Satu urat kertas. 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang jenis satu. Jenis itu satu makhluk. Satu bulu rambut. Satu bulu janggut. Satu dawai. Panggil satu je. Sebelum nak kenal satu Tuhan, kenal satu makhluk. Satu makhluk ada 4 jenis. Kenal 4 jenis satu makhluk, dia semua makhluk tak lari daripada 4 jenis ni. Semua makhluk tak lari daripada 4 jenis ini. Pertama, satu dawai, satu urat dawai, satu urat rambut. Hak pesen berurat, hak pesen bergaris. Yang kedua dipanggil satu keping kertas, satu keping papan, satu keping lantai, satu keping kulit, satu keping kain. Selai sekeping sama. Pesen sekeping gitu. Pesen nipis. Maka satu dia panggil satu keping. Satu keping satu ialah himpunan khot. Satu keping satu ialah himpunan beberapa banyak khot. Sekurang-kurang satu berhimpun 2 khot. Bila berhimpun 2 khot, layak dipanggil satu keping satu. Tu nak ayat satu urat, satu. Satu ni mendahat pasal sekeping gitu. Macam kulit manusia pun panggil satu juga. Kulit ular, kulit lembu, kulit kambing. Kulit biri-biri, kulit buaya, kulit kitab, kertas, kapet, tikar getah. Itu jenis satu. Berapa makhluk? Ada 4. Pertama khot. Kedua satu. Khot terima putus kok jalan panjang. Satu terima putus kok jalan lebar. Dan sekurang-kurang satu ialah berhimpun 2 khot. Satu sekurang-kurang satu berhimpun 2 khot. Nampak? Makhluk yang ketiga namanya jisim. Jisim pun panggil, kita panggil jasad, jisim, jasmani. Dekat-dekat dah tu. Jasad, jisim, jasmani. Faham ke tidak tu? Apa ni Babo duk cakap apa ni? Duk cakap apa ni? Babo ulang balik. Yang minggu lepas secara lalu takut tak faham. Takut ada orang yang baru hadir ke. Sekarang nak bahas zat Tuhan satu. Berarti molek dah. Dengar molek. Dengar molek insya-Allah faham. Sekarang nak bahas zat Tuhan tu satu. Zat tu mana? Diri Tuhan. Diri Tuhan satu. Nak bahas zat Tuhan yang satu. Bukan satu. Satu tadi. Satu khok tu tadi. Ni nak kembali pada permulaan bahasan. Nak beringat. Kalau ngai enggak kita nak karang semula. Kita nak ambil semula kepala tu. Jadi kita duk bahas zat Tuhan tu satu. Kemudian satu lagi dia panggil sifat Tuhan. Sifat Tuhan dia tupai di zat. Seperti mana putih dia tupai di dinding. Hitam tupai di rambut. Hitam sifat. Rambut zat. Baju zat. Putih sifat. Dinding zat. Putih dinding sifat. Kitab ni. Kitab zat. Hijau dia sifat. Jadi sifat dia tumpang zat. Seperti mana sifat kudrat, sifat iradat, sifat wahdaniyah pun tupai zat. Nak bahas zat yang bersifat dengan wahdaniyah. Nak bahas zat yang bersifat dengan wahdaniyah. Zat siapa yang bersifat dengan wahdaniyah yang kita nak bahas dalam ilmu usuluddin? Zat siapakah yang bersifat dengan sifat wahdaniyah yang kita nak bahas dalam ilmu usuluddin? Nak bahas zat siapa Ustaz Zul? Zat siapa kita nak bahas? Zat Tuhan. Nak bahas zat Tuhan dalam sifat dalam bahasa sifat 20, nak bahas zat Tuhan yang bersifat dengan sifat wahdaniyah. Situ tajuk kita ni. Faham ke tak? Faham ke tak? Babo kalau boleh nak semua orang faham lah. Asrak tu.
Kita kurang suka lah kalau ada orang tak faham tu, bukan kurang suka makna benci dah. Kurang suka makna tak syok. Kita sedap geng-geng kita je faham, orang lain tak faham, tak sedap. Nak biar semua gembira dengan kefahaman, harapan kita. Lepas tu serah pada Allah lah. Siapa dia faham tak faham. Jadi duk bahas zat yang bersifat dengan wahdaniyah. Zat siapa? Wahdaniyah tu mana apa? Wahdaniyah tu mana satu. Nak bahas zat yang bersifat dengan satu. Zat siapa ni Ustaz Ali? Zat Tuhan. Kemudian sebelum nak kenal zat Tuhan tu bersifat dengan sifat satu, pada masa yang sama zat makhluk pun ada yang bersifat dengan sifat satu juga. Betul tak? Zat makhluk pun bersifat dengan sifat satu. Manakah zat makhluk yang bersifat dengan sifat satu? Khot bersifat dengan sifat satu. Zat satu bersifat dengan sifat satu. Jadi sebelum nak faham zat Tuhan yang satu, kena faham zat makhluk yang satu dulu. Baba ulang deh. Sebelum nak faham zat Tuhan yang satu, kena faham zat makhluk yang satu. Okey, zat makhluk ada berapa jenis? Semua makhluk start daripada planet Pluto, bumi, Mareh, lapisan bumi, luar bumi, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, aras, alam barzah, alam malakut. Nampak tak? Alam gaib, alam syurga, alam neraka, alam kubur. Semua makhluk di seluruh alam, zatnya hanya terdiri daripada 4 jenis. Faktor utama dia. Dia panggil apa? Jenis utama. Walau kita kata makhluk ni luar daripada planet tu, planet ni, alam tu, alam ni, alam zahir, alam gaib, alam syurga, alam dunia, alam akhirat, alam kehidupan. Semua jenis makhluk, zat dia, diri makhluk tu tak lari daripada 4 jenis. Faham molek situ tu. Ni nak uwi halus ni faham ni. Target baba, orang awam tak pernah masuk dunia pondok, tak pernah masuk dunia kitab. Kalau dia dengar hari ni, faham selalu hari ni. Dengan izin Allah Ta'ala, dengan barakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan barakah para pendosa yang tak putus asa bertaubat pada Allah. Insya-Allah faham. Nak target we faham juga. Sebab kita nak memandaikan umat, tak setuk guru yang faham sifat 20. Nak suruh orang awam faham sifat 20. Bila antum faham, antum sebar pula. Biar satu Malaysia ni reti berlaku sifat 20. Bila semua faham sifat 20, tak sedap fikirlah hak mujassimah ke, syiah ke, khawarij ke, kaum muda ke, wahbi ke apa tu tertolak belaka dah. Sebab masyarakat tu faham. Tak payah tok guru dah berujuh. Pada pokok demo orang awal. Dan ni target nak orang awal tu aling supaya tok guru. Ilmu sifat 20. Hak tu target. Amin ya rabbal alamin. Barakah Rasulullah, qabul hajat insya-Allah. Perhati molek. Ni bagi kitab ulama, bukan main bagi kubel cerita dongeng, bukan ni. Fakta dalam bab akidah Ahlussunnah wal Jamaah seluruh dunia. Kena faham gapo akidah orang Islam hak sebenar. Ramai lah ni duduk sebab hak mengarut. Pak kita nak tahu hak mengarut tu salah lagu mana. Hak sebenar kita tak tahu. Nak tolak hak mengarut, kena tolak dengan perkara sebenar. Nak tolak ilmu sesak, kena ada ilmu yang benar. Pak ilmu benar tak ada, pak masuk hak sesak dalam perut kita, dalam hati kita. Kena ada ilmu sebenar dalam hati kita, pada tubuh kita, baru ilmu sebenar ni boleh tolak ilmu sesak tu. Nak tolak kesesatan tu kena ada hak sebenar di kita. Pak ilmu sebenar pun tak ada, tak reti. Apa nak tolak hak sesak tak boleh. Nampak pakai piyah ada siji ke? Nampak kecil agama ayat Quran kita ambil pergi hal dah. Kita pun tak ada ilmu hak sebenar, maklumat sebenar, ilmu sebenar tu tak ada. Dia perhati molek nak ilmu yang sebenar tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Hak seluruh dunia pergi belaka. Ulama-ulama besar Azhar, Mesir, Yaman, semua dah pergi hak ni, semua ulama tani, semua tutup guru pondok 99% dah pergi hak ni. Mufti-mufti gapo tu semua wajib pergi hak ni. Perhati molek ni. Pakai duk buat kok sini dak ni. Perhati molek. Bukan barang sambil lewa dak ni, barang penting sangat-sangat nyawa bagi agama ni. Tauhid ni nyawa bagi agama. Perhati molek. Tauhid nyawa bagi agama. Pas kalau agama tak ada nyawa, tak ada apa hal dah. Perhati molek dah.
Siapa dia faham hak ni, dia boleh pergi hujah dengan hatta orang-orang yang kufur, orang yang faham sembah patung, faham sembah pokok, faham sifat 20, memang komplit akidah dia insya-Allah. Yakinlah, marilah faham buza ke apa, gilah debat dengan paderi mana pun. Nampak? Paderi tu pun boleh faham kita. Orang sembah patung pun faham kita. Orang sembah matahari pun yakin nyata. Sebenar akidah Islam ni. Sebab mengenali Tuhan melalui konsep sifat 20 menunjukkan kemutlakan kehebatan Tuhan yang maha sempurna, terlampau sempurna, yang tiada hak, terlampau sempurna, terlampau komplit Tuhan. Kita kenapa? Ya Allah, terlampau power, hebat sangat Allah Ta'ala ni. Masya Allah. Kita terkejut lagu tu nanti. Bila kita belajar sifat 20, kita tahu dia punya level Tuhan ni patutlah. Tak ada siapa boleh nak sama dengan dia. Tak ada siapa boleh nak sama dengan Allah. Tak ada siapa boleh nak kejar Tuhan punya level. Tak mampu. Next level tu yang tak boleh kita nak bayang. Tak boleh nak bering. Bila kita khatam sifat 20, kita akan dapat maklumat ni. Walau dia baru masuk Islam ke, dia dah lama Islam ke, kalau tak ada yang ni, dia akan masalah pada akidah. Bila-bila masa saja dia boleh tinggalkan iman. Dia boleh cabut Islam tu balik. Tapi bila dia ada ni, insya-Allah, walau dia jahat macam mana pun dia dah ada ni. Ni nak tunjang agama ni. Awaluddin ma'rifatullah. Mula-mula dalam agama kenal Tuhan. Nak buat kerja kena kenal bos, kena kenal tauke dia. Tak kenal tauke, tak kenal bos, nak buat kerja macam mana? Tauke ni yang bagi gaji. Okey, kembali pada asal bahasa kita. Sekarang nak bahas Tuhan satu. Nak bahas tajuk Tuhan satu. Sebelum nak tahu Tuhan satu, kena kenal makhluk yang satu. Supaya kita kenal Tuhan satu. Okey, jadi makhluk juga bersifat dengan sifat satu. Bukan Tuhan sahaja bersifat dengan sifat satu. Makhluk pun bersifat dengan sifat satu. Kenapa perlu kita kenal makhluk yang bersifat dengan sifat satu, Bapa? Supaya antum tak kata, kalian tak kata, makhluk yang bersifat dengan sifat satu tu Tuhan. Antum ingat, inilah Tuhan, bersifat dengan sifat satu. Rupa-rupa bukan Tuhan. Dia ni makhluk lagi. Lah, ingat dia Tuhan, Bapa. Kerana bersifat dengan sifat satu. Kena bahas makhluk yang bersifat dengan sifat satu tu macam mana? Barulah kita boleh kenal macam mana kau zat Tuhan yang bersifat dengan sifat satu. Sebelum nak kenal zat Tuhan yang satu, Bapa perhati molek insya-Allah faham. Insya-Allah Bapa jamin dengan izin Allah, dengan janji daripada Allah, insya-Allah minta doa dengan Allah, ud'uni astajib lakum, insya-Allah kita minta Tuhan bagi faham insya-Allah. Walau kata orang bukan Islam dengar pun faham, insya-Allah. Kalau dia bukan Islam pun dengar faham. Saya orang India, saya sembah patung, saya nak dengar. Boleh dengar. InsyaAllah awak akan faham akidah yang sebenar. Boleh dengar. Pengajian kita ni tak khusus untuk orang Islam. Orang luar Islam pun nak dengar boleh. Khususnya bab tauhid. InsyaAllah masuk Islam. InsyaAllah masuk Islam. Pasal fakta yang komplit 100%, 100% tak dapat ditakwil fakta. So kau kaum muda, so kau puak Syiah, puak kaum muda, no puak sembah patung tu kalau dengar, kalau dia faham sifat 20, dia akan nampak sebenar akidah Islam itu macam mana. Perhati molek ni. Jadi sebelum nak faham Tuhan, zat Tuhan yang satu, kena faham zat makhluk yang satu. Maka zat makhluk yang satu, nak bahas zat makhluk yang satu, kena kenal zat makhluk ni ada berapa jenis. Zat makhluk ada 4 jenis sahaja. Marilah saintis mana sekalipun, fakta dia zat makhluk tak lebih daripada 4 jenis ini. 4 pesing, 4 syai'an, 4 jenis ni sahaja. Sebutlah saintis mana pun dia kena setuju dengan fakta ni. Ini fakta ulama Islam. Falsafah mana pun kena terima hak ni. Zat makhluk tak lebih pada 4 perkara ni. Tak kiralah makhluk tu alam ghaib, alam zahir, alam dunia, alam planet mana sekalipun, duduk di langit ke duduk di bumi, duduk dalam perut bumi ke di luar perut bumi, di mana-mana makhluk yang lain daripada Allah, zatnya tidak lebih daripada 4 jenis ini. Ini. Mana? Pertama, zat makhluk yang jenis khot. Pertama, zat makhluk yang jenis khot. Bapa dah hurai dah minggu lepas. Zat makhluk yang jenis khot. Khot artinya tulisan, garisan. Tulisan khot tu. Ni macam ni. Urat.
dawai, rambut, bulu. Jenis-jenis khot. Zat yang jenis khot, jenis garisan. Maka zat yang jenis khot terima putus melalui jalan panjang. Dia boleh cerai. Tak boleh putus kok jalan belah. Nak belah tak boleh. Sebab dia tak ada lebar. Khot ni tak ada lebar. Garisan, gurisan pun panggil, garisan pun panggil, barisan pun panggil, barisan, gurisan, garisan, tulisan. Sama tu. Pasal khot tu. Kadang kita pun tak payah sebut sangat. Tulisan pun biasa sebut, garisan pun pernah sebut, barisan pun biasa sebut. Tapi tak tahu. Itu ada persamaan. Jenis panjang. Garisan, gurisan, barisan, tulisan. Jenis panjang dia panggil. Bila jenis panjang, dia putus, dia terima cerai, dia terima belah melalui, dia tak terima belah. Terima kerak, terima putus melalui jalan panjang. Permukaan panjang baru putus. Kalau kepada permukaan lebar, dia tak boleh nak putus. Kalaulah garisan itu terima putus melalui permukaan lebar, maka dia bukan sebenar-benar garisan. Garisan sebenarnya tak dapat dibelah. Itu garisan yang sebenar, tak akan dapat dibelah. Hanya dapat dikerak saja. Itu garisan. Yang kedua, nak bahas makhluk zat yang kedua, zat makhluk yang kedua, jenis sathu. Sathu ni dapat dibelah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, boleh belah. Dan untuk pengetahuan, sathu ni dapat dikerak seperti mana garisan. Garisan dapat dikerak, tak dapat dibelah. Sathu ni dapat belah, dapat kerak. Limaza? Kerana apa dapat dikerak juga? Kerana sathu ni sebenarnya himpunan banyak khot, banyak garisan. Sebab dia memang asal daripada garisan. Ini benda yang nama sathu ni, makhluk yang nama sathu ni, dia asal daripada garisan. Bila bercantum satu garisan, dua garisan, tiga garisan, satu garis, dua garis, satu garisan, dua garisan, tiga garisan, empat garisan, lima garisan, kita himpun lima garisan. Jadi sekeping. Maka sathu, sebab apa dapat dikerak? Kerana dia sebenarnya himpunan banyak khot. Khot tu memang asalnya dapat kerak. Maka sekurang-kurang sathu, sathu yang paling kecil, sathu yang level dia paling low, sathu yang levelnya paling rendah, iaitu berhipung dua khot. Satu khot, dua khot. Ambil satu khot, lepas tu dua khot. Ni dua khot. Kita pun himpun dua khot. Dipanggil satu sathu. Berhimpun dua khot, dapat terima satu belah. Berhimpun dua khot, dapat cerai, dapat belah sekali. Kalau berhimpun tiga khot, dapat belah dua kali. Berhimpun dua khot, dapat belah sekali. Putus melalui jalan belah sekali. Kalau berhimpun tiga khot, dapat belah dua kali. Yakni dapat cerai, dapat putus, dapat berpisah melalui jalan belah dua kali apabila berhimpun tiga khot. Kenapa molek makhluk ni? Nampak dah? Perhati molek. Ni babo tak boleh nak masuk lagi muhimmah kalau tak selesai ni. Takut pening. Itu makhluk yang jenis sathu. Sathu himpunan banyak khot. Yang ketiga, hak nak masuk di hari ni. Hak tu hak perangat minggu lepas baru tu. Hak hari ni tak nak baru lagi ni. Ni nak masuk hak baru. Tu hak perangat minggu lepas. Duk panaskan ilmu yang minggu lepas. Sebab nampak duk pening, duk ramai juga tu. Yang ketiga namanya jisim. Jisim pun panggil, jasad pun panggil, jasmani. Sekolah panggil pendidikan jasmani. Jasad ini jasmani. Gapo jasmani, jasad, jisim tu. Dia duk pandai sebut saja. Tu dia. Nampak tak? Tu yang pandai sebut saja. Nampak tak? Apa tu jasad, jisim, jasmani? Kalau bahasa Kelantan panggil benda hak bahasa toko. Tak faham lagi tu. Terjemah Kelantan. Orang luar tak faham. Yakni benda yang jenis tebal. Tu jasad, jisim tu. Jasmani tu benda yang bahasa tebal. Benda yang jenis tebal. Faham tak? Kalau nak bahasa sains, benda yang ada padanya isi padu. Faham ada isi padu, Ustaz Zul? Apa isi padu? Kalau untuk tua ya gini, benda yang ada dalam. Tu isi padu. Isi padu air dia ada dalam, tahu dalam.
Faham tak dalam? Yang ni benda yang ada dalam. Apa makna ada dalam? Kita boleh korek dia. Jisim tu, jasad tu, jasmani tu kita boleh korek tu, dia ada kedalaman. Dalam tu dia panggil isi. Bila isi dia padu. Padu tu kemah. Padu. Isi. Berapa boleh isi? Sebab dia korek. Dia ada dalam. Dia ada dalam tu. Benda yang semata-mata tebal tu. Kha benda semata-mata panjang. Sathu sekeping ni benda semata-mata lebar. Jisim benda semata-mata tebal. Tahu tebal? Kita beri contoh cube. Satu cube. Cube tu dia ada isi padu. Cube. Kalau satu segi empat sama. Tu satu. Kalau nak buat contoh dobit atas kertas. Segi empat sama sekeping. Segi empat sama itulah satu. Contoh satu. Tapi tidak mesti segi empat. Segi tiga ke, oktagon ke, heksagon ke. Oh, ingat. Berapa tahun dah tak sebut bahasa apa. 10 tahun dah tak sebut dah. Ngaji ekmek dulu. Matematik, heksagon, berapa tahun tak ingat dah. Oktagon. Ada ke tak? Oktagon. Heksagon masa apa ada? Square. Petak tu. Adapun petak, oktagon, triangle, segitiga tu, tu sekeping. Tu satu. Khak mana khak? Khak tu hak satu garis tu. Satu garis tu. Buat satu garis cangkir tu khak. Satu tu himpunan banyak khak. Tak kira himpun tu jadi petak ke, himpun khak jadi segitiga ke, himpun khak jadi oktagon, tak kira. Tapi ya himpun banyak khak jadi sekeping tu. Sekeping segitiga, sekeping segi empat, sekeping oktagon, sekeping heksagon, tak kira. Hak masa sekeping tu ia panggil satu. Hak bahasa bergaris, satu garis, dua garis. Lepas tu mananya jisim, benda hak bahasa tebal. Tak kira tebal tu bentuk cube, tebal tu bentuk bulat, tebal tu bentuk heksagon, kau gapo tak kira. Tapi benda yang ada tebal. Bila tebal dia ada isi padu. Kalau kita buat gambar aja, dia nampak dalam dia tu. Kalau kita nak lukis kan, dia nampak dalam tu. Faham tak lagi? Molek puak-puak fizik kimia ni mari ngaji. Fizik kimia, hak puak-puak biasa ngaji fizik, biasa ngaji kimia tu yang molek yang mari ngaji. Sebab apa? Hak fizik kimia tu falsafah yang tak ada diiringi Islam. Ilmu tauhid yang ada mantik, yang ada makulat ni dia diiringi oleh falsafah Islam. Ni dia panggil hak dalil, hak sebenar. Hakikat makhluk ni. Ni dalil pada sains ni. Dalil pada sains ni. Apa ni? Bagi hak sains ni kena rajak hak ni. Tu dia. Kenapa tak? Sebab hak ni hak sebenar. Hak ni hak daripada ulama Islam ni. Yang hakikatnya daripada Allah Ta'ala lah ilham pada ulama-ulama kita ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Benda hak pasal tebal. Faham Ustaz Zul? Jadi benda hak pasal tebal ni boleh terima cerai semacam mana khat dan sathu juga. Mana? Khat boleh cerai. Cerai ni mana putus. Betul tak Ustaz Zul? Sathu boleh cerai. Cerai ikut belah boleh. Cerai ikut kerak boleh. Betul tak Ustaz Zul? Adapun jisim, jasad, jasmani, benda hak jenis cube ni, benda hak jenis tebal ni dapat belah, dapat kerak, dapat khisi. Tahu tak khisi? Khisi ke apa khisi? Pok kita ambil kita gahar, khak. Ia pun jadi tubik debu tu. Tak ada Ustaz. Dia bukan lembek lah. Kalau sekeping tu dia nak khisi payah. Kenapa tak? Payah lah nak khisi. Kalau pasang garis pun dia lembek agak ni. Kita nak khisi, kita nak gahar tu. Nak asak. Kita nak kikih dia tu, nak gahar tu tak boleh. Faham tak? Supaya wahubih kan, kita khak jadi hacur tu. Supaya bubuk kayu tu. Faham ke tak orang luar pada Kelantan ni, bahasa babon. Faham tak Ustaz? Benda hak toko ni kita boleh gahar. Genyih, gahar. Khak, geser. Jadi tu debu. Faham tak lagi? Apa tak Ustaz? Nampak tak? Tu jisim, jasad, toko. Sebab tubuh kita bahasa berdaging, bahasa toko, bahasa tebal. Sebab apa? Boleh dikhisi.
Barangkali Malaysia panggil kikis tu kalau tak silap baba lah. Tapi kalau bahasa kami di Tani dan di Kelantan panggil khisi. Khisi. Bukan nama kuih gapo ni dah, ni nama perbuatan khisi. Mendohak toko supaya sabung ko. Napa dak? Payah nak ayat bahasa pun. Napa dak? Gapo khisi, khisi. Kikis dia bahasanya. Gapo kelakuan mesinnya. Nyoki ya tebal kita boleh mesin tu. Ya zaman dulu dia tak pakai mesin. Dia pakai nama gapo? Nama gapo dah? Parutnya ke apa? Parutnya. Tu parut tu. Ataupun kita panggil gam macam kayu kan? Dia keluar habuk dengan sebab kita gahar tu. Bukan keluar habuk dengan sebab kita kerak dengan gaji, bukan dengan sebab kita belah, dak keluar habuk dengan sebab kita gahar. Gah. Kia tebal tu. Gesek dah. Bahasa Malaysia panggil gesek. Azuhirnya barangkali gesek. Kalau keping nak gesek tak boleh. Dia sekeping gitu. Ya payahlah tak boleh sini dengan mana payah. Kalau pesen surat gini pun payah juga. Kalau dia tebal tu, ni supaya kita kata gapo tebal. Ni. Sebab MP3 ni tebal. Tu krak. Gesek. Kikis boleh lah. Kikis gesek gitu. Jadi dia boleh bercerai juga. Jasad dia tu boleh bercerai. Boleh putus, boleh tercabut, boleh bercerai jasad dengan sebab kikis atau khisi, dan boleh bercerai dengan sebab belah, dan boleh bercerai dengan sebab kerak. Jisim ni boleh putus 3 jalan. Putus kok kerak, putus kok belah, putus kok khisi atau kikis. Sebab apa? Kerana jisim itu himpunan banyak satu. Jisim himpunan banyak satu. Bapa ulang, jisim itu ialah himpunan banyak satu. Ada banyak layer. 1 layer 1, 2 layer 1, 3 layer 1. Jadi stokop pop. Ni jisim. Dia panggil sebuah. Kita panggil sekeping tu. Sebuah. Apa buah? Sebuah buah. Buah ni kan ada isi. Buah ni ada isi tak Ustaz Zul? Isi padu. Buah. Sebuah. Bapa bahasa Malaysia guna istilah sebuah bila tebal. Kerana buah tu ada isi. Jadi benda jenis tebal ni benda yang ada isi. Isi padu. Tu luruh bahasa Melayu ni. Melayu tak kenal Melayu, Malaysia tak kenal bahasa Melayu ni. Hak ni kita Melayu sendiri tak mendalami bahasa. Jangan ulama Jawi ni bahasa Melayu dia hebat. Jelas. Batu dia panggil sebuah kitab. Apa panggil buah? Sebuah benda hak ada isi padu. Buah ada isi. Pak isi buah tu dia padu. Buah apple. Panggil buah dah. Padu. Buah tembikar dia isi padu penuh dengan isi. Jadi jasad tu himpunan banyak satu. Satu layer macam kan kita nak contoh satu layer himpunan jasad. Kulit popiah. Kena kulit popiah. Pergi kedai kan. Kulit popiah nampak seketul petak sepa bata tu kulit popiah. Kita pun cabut 1 layer, 2 layer, 3 layer. Jadi tubuh kita ni ada layer lah. Layer. Kenapa tak? Tu dia. Mendohak jenis tebal. Tu jasad jasmani. Berapa makhluk dah kita ngaji tadi Ustaz? 3 dah. 1 urat. Itu makhluk khot. 1 keping. 1 juga makhluk jenis 1. 1 buah. Makhluk jenis jisim. Maka zat Tuhan itu tak sama tu dengan 1 urat. Bukan. Zat Tuhan tak sama dengan 1 keping. Zat Tuhan tak sama dengan 1 buah. 1 tebal. 1 buah. Tak sama tu. Perhati molek ni. Kenal Tuhan insya-Allah kenal zat Tuhan. Jadi zat Tuhan satu, zat Tuhan tak sama macam 1 khat. Zat Tuhan tak sama macam 1 sathu. Zat Tuhan tak sama macam 1 jisim. 1 jisim panggil 1 buah. 1 keping tak sama dengan 1 Tuhan.
satu urat tak sama dengan satu zat Tuhan, tak sama. Nampak tak? Jadi zat Tuhan tak sama tu dengan tiga tu. Ni dah masuk muhimmah dah ni. Masuk muhimmah dah ni. Semua ni makhluk ni. Satu urat, satu keping, satu jisim, ingat dah. Besok kalau datang jumpa kita, berketul datang, berketul apa ni? Ni pesen bergaris, makhluk. Ini pesen ketul ni. Pesen tebal, makhluk. Ini pesen keping, makhluk. Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tak sama dengan makhluk. Al-Quran katakan, laisa kamitslihi syai'. Allah tak sama dengan suatu pun, suatu urat, suatu keping, suatu buah, suatu tebak, tak sama. Lepas tu bila Dajjal kata, ana rabbukum, aku Tuhan kamu. Tidak, walau kamu ada syurga yang palsu di sisi kamu, walau kamu ada neraka yang palsu di sisi kamu, walau aku tak tahu syurga kamu palsu atau benar, sebab aku tak pernah tengok syurga yang sebenar, aku tak pernah tengok neraka yang sebenar. Yang aku tahu, zat kamu seperti zat makhluk, wahai Dajjal. Kita kenal. Nampak tak? Kita dah kenal tiga makhluk, dia ada empat, ada satu lagi makhluk. Pertama, satu urat. Satu keping, kedua, ketiga satu buah. Ini makhluk tiga. Jadi, yang keempat, yang terakhir, yang keempat. Apa dia yang keempat? Namanya Jauhar Firik. Yang keempat namanya Jauhar Firik. Perhati molek. Dia payah sikit. Tapi kalau antum dengar, walau bodoh macam mana pun, insya-Allah Baba kalau dengar daripada awal pengajian tadi sampai sekarang, insya-Allah faham. Walau kita periksa sekolah tak lulus sekalipun, walau kita tak pandai membaca sekalipun, Baba yakin dengan izin Allah, dengan barakah Rasulullah, antum faham insya-Allah. Dengar aja. Jadi zat Tuhan tak sama macam satu urat. Zat Tuhan tak sama macam satu keping. Zat Tuhan tak sama macam satu buah. Satu lagi namanya Jauhar Firik. Apakah Jauhar Firik? Iaitulah makhluk yang semata-mata. Jauhar Firik, apa Jauhar Firik? Makhluk yang tak dapat dikerak, tak dapat dibelah, tak dapat dikhisi. Itu Jauhar Firik. Kerak tak dapat. Belah tak dapat. Sebab dia bukan satu. Kerak pun tak dapat. Dia bukan khok. Belah tak dapat. Dia bukan satu. Apatah lagi nak kikis, tak dapat. Apa ni kau ni siapa? Wahai Jauhar Firik, engkau ni siapa? Makhluk yang semata-mata halus. Yang tak dapat dibelah, tak dapat dikerak, tak dapat dibahagi, tak dapat dicerai. Ma la yaqbalul qismah. Barang yang tidak terima bahagi. Barang yang tidak terima bahagi, tak boleh bercerai, tak boleh berpisah, tak boleh diceraikan, tak boleh dipisahkan, tak boleh diasingkan. Dia satu dia saja. Iaitulah barang semata-mata halus. Contohnya macam titik. Contoh macam titik. Yakni tak dapat dibelah, dicerai, dibahagi. Tapi ada orang kata, dulu dia bagi contoh macam perah atau biji sawi. Sawi dia ada biji dia, tahu tak? Biji sawit, sawi. Benih sawi. Atau kita kata perah, Tok Guru dulu beri perah. Maka Baba pernah mengajar kepada orang yang mengaji fizik dan orang yang mengaji kimia. Dia kata, Baba, untuk pengetahuan Baba, perah ni lebih kecil daripada kutu lah. Tungau, perah. Bila dia zoom dengan mikroskop Baba, dapat dibelah lagi partikel dia tu. Partikel dia dapat dibelah lagi. Perah dengan biji sawi, benih sawi, dapat belah lagi. Bila kita zoom, dia boleh guna laser Baba, belah dengan laser. Kalau gitu, di sisi ilmu tauhid, perah dan biji sawi, benih sawi masih lagi bukan Jauhar Firik. Jauhar Firik ni memang tak dapat dibelah dua. Maka hasil muzakarah, Baba bincang pula dengan Tok Guru Baba, keputusannya hakikat Jauhar Firik ialah satu atom, satu molekul, satu atom tu. Satu zarah kecil kalau kita mengaji dalam kimia atau fizik. Dia boleh pergi dalam lagi, tapi Baba bahas biasa dulu. Dia tiap-tiap benda tu dia ada zarah kecil belakang. Nampak tak? Dia duduk kecil. Sebab tu bila kita zoom tu dia ada bulat-bulat tu lah Jauhar Firik tu kecil tu. Bila kita zoom guna mikroskop tu dia nampak bulat dia tu.
Nampak tak? Bila benda tu padat, bulat dia rapat. Jauhafirik dia rapat, benda tu padat. Macam besi tupak tu padat. Kalau benda tu jenis macam lembut, supaya aluminium, kayu tu, jauhafirik dia bila kita zoom dia tak rapat. Dia ada udara di celah-celah jauhafirik. Nampak macam penuh dah. Bila kita zoom, oh tak rapat. Macam kit span dah. Tengok macam penuh. Bila kita zoom dia ada lubang tu. Jadi span tu, sepan ni ya lubang masuk angin tu lah. Lubang masuk angin. Jadi jauhafirik tu benda titik halus, atom barangkali, molekul atom, benda kecil, zarah kecil itu, satu zarah kecil itu. Orang yang ngaji fizik kimia, ya faham lah istilah dia tu gapo ya hebat ada apa lagi. Tu jauhafirik, benda yang tak dapat dibelah, dicerai, dibahagi. Perhati molek dah, perhati molek. Nak habis dah. Dan jauhafirik tu kan, jauhafirik tu tak dapat dibelah, tak dapat dikerak, tak dapat dibahagi. Tu dia kecil benar, kecil hak tak dapat dibelah tu. Itulah jauhafirik. Kalau lah kata atom tu boleh kerak dua lagi, maka atom tu bukan jauhafirik. Bapa tak tahu nama gapo. Atom gapo semua tu orang putih. Hak sebenar nama dia jauhafirik. Atom ko atromen ko atomen ko atromentaru ko, tak tahulah nama dia gapo. Hak sebenarnya jauhafirik ni benda hak tak boleh nak belah dua. Kalau atom tu boleh belah dua, atom tu bukan jauhafirik juga. Jauhafirik ni tak boleh belah langsung tak dapat dibelah dua, tak dapat dicerai. Ma yakbalul qismah, barang la yakbalul qismah, yang tak terima bahagi, tak boleh nak cerai, tak boleh nak pisah. Kalau begitu tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, sikit lagi. Dan jauhafirik ni dia halus, sangat halus. Ada pada semua benda. Jauhafirik ni apa? Sekurang-kurang jauhafirik, perhati molek. Ada 70% dah kita ada mengaji, nak 30% lagi. Sekurang-kurang jauhafirik. Sekurang-kurang khok garisan. Ingat tak kita bahas khok tadi? Ingat tak kita bahas khok tadi Ustaz? Khok ialah garisan. Sekurang-kurang khok ialah berhimpun dua jauhafirik. Perhati molek. Sekurang-kurang khok hak paling pendek, khok yang paling rendah, khok yang paling low budget, khok yang paling rendah, khok yang paling pendek, iaitulah berhimpun dua jauhafirik, dia panggil khok selalu dah. Sekurang-kurang khok berhimpun dua jauhafirik. 1 titik, 2 titik. Oh, berhimpun 2 titik, itulah sekurang-kurang khok. Kita letak titik pertama, kita akak, letak titik kedua. Letak akak, tu sambung. Tu sekurang-kurang khok. Sama, kita boleh buat dua cara. Kita akak, kita letak, ataupun kita letak tarik setitik. Tarik setitik letak, tarik setitik, kesok setitik. Ataupun kita letak setitik, kita akak, kita sambung di sebelah titik yang pertama, titik kedua. Tu sekurang-kurang khok berhimpun 2 titik. Sekurang-kurang khok berhimpun 2 titik. Sekurang-kurang khok berhimpun 2 titik. Ada lagi. Itulah 4 jenis makhluk yang tak ada yang lain. Ini sahaja jenis-jenis makhluk. Di luar planet, di dalam planet, di dalam bumi, di luar bumi, di mana-mana cakrawala, di mana-mana galaksi sekalipun, walau di alam barzah, di alam akhirat sekalipun, tak lepas daripada 4 perkara ni lah makhluk. Khat, satuhu, jisim, jauhafirik. Ada lagi. Nampak tak lagi tu? Tu halus berdaah. Kelantan panggil halus berdaah. Sekurang-kurang khok berhimpun 2 jauhafirik. Okey, perhati molek. Jadi 1 titik pun panggil. Kadang-kadang kita panggil 1 butir, seputir, 1 titik, 1 buah, 1 keping, 1 urat. 1 urat zat yang jenis khok. 1 keping zat yang jenis satu. 1 buah, 1 dalam yang zat yang ada dalam. Seperti jisim atau jasad. 1 titik atau 1 butir zat yang jenis jauhafirik yang tak terima bahagi. Maka Tuhan menyalahi 4 jenis ni. Zat Tuhan langsung tak sama dengan 4 jenis. Macam mana kaifiat zat Tuhan? Wallahu alam. Tak ada siapa tahu hakikat zat Allah, tetapi faktanya tak sama langsung dengan 4 jenis ni. Maka dalam kitab dia royak zat Tuhan ni satu pada zat, makna lagu mana?
Apa makna satu pada zat? Yang pertama, zat Tuhan itu laisat murakkaban min ajza'in. Perhati molek. Zat Tuhan itu bukan bersusun daripada beberapa juzuk. Zat Tuhan, satu zat Tuhan itu bermula makna satu pada zat. Satu pada zat wahdaniyah. Pada zat mana apa? Zat Tuhan itu bukanlah ia zat Tuhan itu berkapuh daripada beberapa juzuk. Mana? Kha berhimpun juzuk-juzuk Johafiri. Perhati. Kenapa tak? Kha tu himpunan titik. Himpunan banyak titik. Sekurang-kurang titik berhimpun dua. Jadi satu kha. Yang paling pendek. Satu kha paling pendek berhimpun dua titik. Kha berhimpun juzuk-juzuk titik. Sathu berhimpun juzuk-juzuk kha. Juzuk. Tahu tak juzuk Ustaz Azul? Bahagian. Cebisan. Satu kha berhimpun juzuk, berhimpun cebisan, berhimpun diri Johafiri. Diri Johafiri berhimpun jadi kha. Maka satu kha berhimpun disusun Johafiri. Satu-satu berhimpun atau bersusun atau berkapuh khat. Satu jasad, satu jisim, satu jasmani berhimpun satu, dua, tiga, empat, lima, satu. Berhimpun banyak satu. Nampak lagi tu? Nampak lagi? Jadi zat kita ni jenis mana? Tubuh kita makhluk. Kalau tubuh kita makhluk, oh tubuh kita banyak. Tubuh kita ada rambut. Rambut himpunan banyak. Johafiri. Kulit kita satu. Daging kita ada banyak layer. Sebab tu dia ada tisu kan. Tisu ni sekeping Ustaz Zul. Betul tak? Tisu badan, tisu. Bila berhimpun banyak tisu jadi seketul, stokor. Di tubuh kita ni ada belakang, tubuh kita makhluk. Kha pun ada, satu pun ada, jisim pun ada, Johafiri pun ada tubuh kita. Tubuh kita hakikatnya setiap tubuh makhluk berhimpun Johafiri, kha satu. Ada berhimpun kha saja, ada berhimpun satu saja. Ala kulli hal semuanya berhimpun Johafiri. Juzuk makhluk ni ada himpunan juzuk situ tepatnya. Zat makhluk ada himpunan juzuk. Zat makhluk ada himpunan juzuk. Maka zat Allah Ta'ala musannif kata, dan bermula zat Allah Ta'ala itu, dan ada pun zat Allah Ta'ala ni, tidak bersusun daripada beberapa juzuk. Anna zatahu ta'ala laysat murakkabatan anna zatahu ta'ala laysat murakkabatan min ajza'in. Bahawa zat Allah Ta'ala itu tidak bersusun ia zat Allah Ta'ala daripada beberapa juzuk. Tak ada juzuk-juzuk bersusun. Maka bila zat Allah bukan jenis bersusun, tak boleh kita nak kata Tuhan ada kepala, Tuhan ada tangan, Tuhan ada kaki. Tak boleh. Sebab itu dipanggil susunan. Walau kita kata kepala yang layak bagi Allah, tangan yang layak bagi Allah, kaki yang layak bagi Allah, tak boleh kita nak kata macam tu. Kerana ada padanya susunan. Kepala satu susunan, satu juzuk. Kaki satu juzuk. Tangan satu juzuk. Pas kalau tangan dua juzuk. Kaki dua juzuk. Jadi 5 juzuk. Satu juzuk kepala. Juzuk mata. Juzuk hidung. Juzuk telinga. Juzuk leher. Juzuk paha. Juzuk tangan, juzuk kaki, kaki yang layak bagi Allah, tangan yang layak bagi Allah, kepala yang layak bagi Allah, telinga yang layak bagi Allah. Tak boleh. Itu jenis juzuk. Macam manusia ada kepala, kaki, tangan. Dia panggil juzuk-juzuk yang berkapuh, juzuk-juzuk yang bersusun, juzuk-juzuk yang bercantum. Haza ini makhluk. Bukan Tuhan sama sekali. Tak boleh kita nak kata Tuhan berhimpun juzuk-juzuk begitu. Tak boleh. Tak boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak boleh kita kata macam tu. Itu dah mentashbihkan dengan makhluk. Sama dengan makhluk lah. Tak boleh kita kata Tuhan ada kepala, kaki, tangan. Masalahnya apa? Quran sendiri kata yadullahi fawqa aydihim. Tuhan kata tangan. Dalam Quran dia kata tangan. Dalam Quran juga kata wajhullah ya rabbika zul jalali wal ikram. Tuhan ada muka. Quran sendiri kata macam mana babo? Walau logik macam mana pun ilmu tauhid babo, takkan babo nak dapat Al-Quran. Kok tu pula dah hina di situ. Memang saya mengaji sifat 20 dengan babo ni logik dah. Akal saya terima. Tapi takkan logik-logik kita boleh lawan Al-Quran. Quran kata Tuhan tak ada, Tuhan ada tangan. Yadullah, tangan Allah. Maka di sini antum jangan baca Al-Quran dengan otak antum yang tak ada ilmu. Antum kena baca Al-Quran dengan otak yang ada ilmu tauhid, otak yang ada ilmu fiqh, otak yang ada ilmu tasawuf, otak yang ada ilmu nahwu, otak yang ada ilmu sarah, otak yang ada ilmu balaghah, badai, ma'ani, bayan, majas. Kena ada ilmu tu.
setengah daripada nak faham ayat yadullahi fawqa aydihim, kena faham tauhid dan kena juga faham ilmu balaghah, yakni kalam majaz. Memang Tuhan kata dia ada tangan, dalam Quran kata yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka itu. Kalau kita faham Tuhan ada tangan. Pak kalau Tuhan ada tangan, tangan Tuhan pula dah. Tangan Tuhan pula dah. Nah. Oh, dia panggil satu juzuk. Kepala satu juzuk. Tak boleh macam tu dia hipung. Lepas tu Hasdi kata ada tangan. Maka ulama ahli sunnah terbahagi kepada dua golongan pula. Salaf dan khalaf. Bukan salafi hak kaum muda duk dakwah, bukan. Mereka bukan salafi. Mereka tersalah dan mengaku salaf. Salah sungguh bila sebut tangan, aku tak nak sembang tangan Allah. Aku tak nak bahas, aku tak nak cakap apa, aku nak diam. Tangan Allah atas tangan mereka itu. Ayat ini aku stop. Aku tak nak fikir, aku tak nak bahas, aku tak nak bayang. Wallahu a'lam bimuradu bihi. Itu salafus soleh. Aku tak nak tahu, aku tak nak fikir, aku tak nak bincang, aku tak nak bahas benda ayat ni. Aku nak lalu ayat yadullahi fawqa aydihim semacam lalu ayat alif lam mim kaf ha ya ain sad. Ataupun kita kata Yasin. Tu tak tahu apa. Apa makna Yasin? Tak tahu. Apa makna yadullah fawqa aydihim? Tak tahu, tak nak cakap apa. Itu salaf. Tak nak usik. Diam je. Bukan isbat Tuhan ada anggota tangan. Dah, dia tak kata tangan mana anggota ke, tangan mana apa ke, tak tahu. Apakah maksud tangan yang sebenar? Wallahu a'lam. Bermula Allah Ta'ala sajalah yang maha mengetahui hakikat tangan. Tak tahu apa makna tangan dekat situ. Tangan mana anggota ke, tangan mana apa ke, tak tahu. Tu salaf. Puak khalaf, dia panggil ayat mutasyabihat tu. Ayat yang ada kesamaran. Maka puak khalaf, dia kata tangan di situ tangan lugawi. Tangan dari segi bahasa. Tangan dengan makna pinjaman. Bukan tangan hakiki. Bukan tangan apa? Kita tak sedap juga pakai lugawi. Kita pakai tangan majazi. Yadun hak majaz. Tangan yang majazi. Apa makna tangan majazi? Tangan dengan makna apa? Tangan dengan makna kuasa. Guna lafaz tangan, guna bahasa tangan, guna lafaz tangan. Makna bukan tangan, makna kuasa. Mana tangan Allah atas tangan mereka itu dengan mana? Kuasa Allah di atas kuasa mereka itu makhluk. Bukan tangan Allah atas tangan makhluk ke apa dak. Bukan kita faham. Tangan makhluk banyak, tangan Tuhan pun banyak juga. Enggak atas tangan makhluk, tangan Tuhan belakang. Tu dia bergerak ni ada tangan tu atas tangan kita gitu. Tangan tu banyak, supaya tangan tu buza, supaya tangan patung Buddha. Bukan. Kita baca itu. Tangan Allah atas tangan mereka itu dengan mana? Kuasa Allah di atas kuasa mereka itu. Tangan makna kuasa. Dan kita sendiri pun banyak cakap tangan makna kuasa. Kita cakap banyak. Bagi balaghah, majaz. Pinjam lafaz tangan, hakikat makna kuasa. Tu majaz ni makna pinjam lafaz. Makna lain. Makna bukan anggota. Contoh kita kata macam ni. Mak, tanah yang 2 hektar tu macam mana, mak? Tanah yang 2 hektar tu dalam tangan mak dah. Tanah 2 hektar tu dalam tangan mak dah. Nak tanya Ustaz Zul, muak ke tak tanah 2 hektar dalam tangan mak? Muak tak? Pada anak dia hak sesak seorang. Tu muak ke mak? Duk mana tanah tak ada tangan mak? Tak ada pun. Mak dia kata, mu nak kenapa? Aku lagu mana ada main kelebek buka tangan aku ni? Mana nak muak tanah 2 hektar dalam tangan? Tanah 2 hektar tak ada dalam tangan, mana dalam kuasa mak. Tu dia. Tu tangan makna kuasa. Tu puak khalah. Kalau salah, tak diam, tak nak cakap apa, macam Yasin. Tu tak kata apa. Ni Yadullah tu takwil. Yasin tafsir takwil. Yadullah tafsir makna. Yasin tafsir takwil. Macam mana Yasin? Macam itulah Yadullah. Salah, tak takwil. Itu salah sebenar. Ada pun puak khalaf. Khalaf ni ahli sunnah juga. Puak khalaf dia takwil. Tangan mana kuasa. Motosikal ni dalam tangan saya. Itu tangan makna kuasa. Kadang-kadang kaum mujassimah sendiri. Dia sendiri pakai tangan itu makna kuasa. Ni puak mujassimah ni kan. Puak mujassimah.
Puak-puak hak i'tikad tu ada atas arah, puak hak tak siwak maulid, tak si baca kunut ni. Tak si baca kunut dengan sebab khilafiyah tu bukan hak tu tidak sesat. Hak tu sebab nak ikut mazhab Malik. Ni dia menyesatkan orang baca kunut. Dia tak si baca kunut satu hal, payah hukum orang baca kunut sesat. Itu masalah fiqh dia. Masalah akidah dia mujassimah. I'tikad Tuhan bertempat. Mujassimah. I'tikad Tuhan jirim jisim. I'tikad Tuhan ni ada juzuk-juzuk anggota badan. Anggota badan yang layak bagi Allah. Tuhan ada body dia. Tuhan ada tubuh badan. Tuhan ni ada jasad, jasmani. Itu panggil mujassimah. Dituduh mereka itu mujassimah kerana mereka i'tikad Tuhan berjasad, berbody, berjirim, berjisim. Panggil mujassimah. Jasmani, jasad, jisim, mujassimah. Itu dituduh mereka itu mujassimah. Nampak tak? Mujassimah. Itu satu gelaran dia. Waktu tu babo dia tak apa kena panggil Wahabi. Kalau apa tak sah lah. Sebab Wahabi tu tak kena atas enjing dia. Tak kena atas kepala. Kalau bidah tu bidah kena nama. Ambil ni mujassimah. Puak mujassimah. Tajsim selalu dah. Sebab Wahabi dia kena kau nama orang. Ambil mujassimah ni kena kau pegangan selalu dah. Kena kau akidah. Mereka buat mujassimah. Kalau buat Wahabi ni kita tak tahu siapa dia lagi. Kadang-kadang yang ngaku dia Wahabi. Tapi dia tak ngaku mujassimah. Itu payah kita nak pukul lah tu. Dia panggil duk umum lagi. Payah duk mengaku tak ngaku. Dia payah lah. Ambil mujassimah selalu dah. Apa dah? Mujassimah. Mereka menjasadkan Allah Ta'ala, membodikan Allah Ta'ala, menjisimkan Allah Ta'ala. Body yang layak bagi Allah. Jasmani, jasad yang layak bagi Allah. Tuhan ada kepala, ada kaki, ada tangan, ada mata. Jangan bayang, tuan-tuan, puan-puan, dia kata. Adik-adik, semua jangan bayang. Tuhan ada kepala, Tuhan ada kaki, Tuhan ada tangan. Jangan bayang ya. Budak siap lukis. Macam ni ke ustaz? Hei, jangan bayang. Dia kata jangan bayang. Lepas dia bagi bayangan. Dia kata jangan bayang. Dia bagi kepala, kaki. Jangan susun lah, jangan susun. Faham duk bagi kepala, kaki, tangan tak semua susun kot mana. Duduk bui barai tu. Tuhan ada kepala, ada kaki, ada tangan, ada telinga. Dia kata kalau Tuhan tak ada kaki, kalau Tuhan tak ada kepala, kalau Tuhan tak ada tangan, nak buat kerja macam mana? Dia kata. Kena ada tangan. Pas tangan dia kena ada lengan. Kalau ada lengan, macam mana tangan nak berfungsi? Ada tangan, ada lengan, tapi tak ada sendi. Nak belok lagu mana? Ada sendi. Sendi yang layak bagi Allah. Tangan yang layak bagi Allah. Ada tangan, ada lengan. Tak ada body, tak ada badan yang nak pegang tangan. Macam mana? Badan yang layak bagi Allah. Ada mata, mulut atas muka. Mata, mulut, muka. Ada mulut. Mulut yang layak bagi Allah. Ada mulut tak ada gigi. Nak kecek payah. Gigi yang layak bagi Allah. Ada gusi. Gusi yang layak bagi Allah. Ada gehar. Ada urat. Ada sendi. Sendi yang layak bagi Allah. Ada lubang angin keluar masuk. Lubang angin keluar masuk yang layak bagi Allah. Ada paha, ada kaki. Sebab tu dalam kitab mereka, kalau nak insya-Allah kita boleh buat keluar, akidah mereka Tuhan seperti tubuh Nabi Adam. Ada dalam kitab mereka. Ada, insya-Allah boleh buat keluar. Insya-Allah. Baba kena cari duk mana. Ada baba sipir kitab dia tu. Lama dah, belah-belah tahun dulu. Tengah kita duk backing juga dulu pun. Allah ni tak apa nak caralah mana. Dan kepada mereka tu kita panggil kaum mujassimah ni baba bukan target utama. Target utama ni nak baiki diri baba. Jadi dia tu nombor 2. Dapat tak? Hak pertama nak baiki baba, kedua nak baiki hak dua tu. Nampak tak? Kalau gitu dalam akidah mereka Tuhan tak ada kemaluan, Tuhan tak ada lubang pusat, Tuhan tak ada jangkuk dan misai. Sebab apa? Dia nak keluarkan Tuhan itu lelaki atau perempuan. Tuhan tak ada kemaluan, tak ada janggut, tak ada lubang misai. Tak ada lubang keluar najis, tak silap apa. Jadi Tuhan tu tubuh macam body Adam. Sebab ada hadis. Ada hadis. Dia faham sahih hadis. Tuhan cipta Adam dengan gambarannya, nyo tu rujuk kelip pada Allah. Tuhan cipta Adam dengan gambarannya, nyo tu rujuk kelip pada Allah. Dia duk faham hadis tu. Tersilapnya dia ambil di hadis tu. Tuhan cipta Adam dengan gambaran nyonya roja kelip pada Allah. Jadi macam mana gambar Adam, macam itulah gambar Allah. Itu dipanggil mujassimah. Dia kadang-kadang mujassimah di Malaysia dia sendiri pun tak aling dengan ilmu mujassimah dia sendiri. Itulah kemuncak ilmu mujassimah. Lepas tu kadang-kadang kaum muda di Malaysia ni dia sendiri pun tak aling juga dengan kitab dia. Lepas tu duk main ambil fiqh ahli sunnah retik fiqh dia retik, duk capu ambil hak kita retik. Lepas tu kita nak bidah payah nak kena demo ni.
Kadang kita bidah yang ngaku ahli sunnah, kadang kita bidah yang ngaku wahhabi pula, kadang ahli sunnah. Ya payah pasal hak kita pun dia ambil, hak dia pun dia ambil. Kalau hak boh dia asal, hak kita ya asal, tak ada dah, dia tak ambil dah mazhab, pak mazhab, dia tolak petai lagi pak mazhab, tak pakai mazhab dia tu. Hak asli dia tu. Pak akidah dia mujassimah terai-terai Tuhan ni supaya Adam dah gambaran dia. Dia pergi situ selalu dah. Tu dia apa dah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Gitulah. Kalau gitu kita ahli sunnah, Tuhan itu tidak himpunan beberapa juzuk. Tidak ada kepala, kaki, tangan, tak boleh kata gitu tuan-tuan. Itu tasbih dengan makhluk mujassimah. Maka kata Allah yarham posumik gunung. Apa ingat lagi maksud ngaji hikah, pas dia baca kita turun najim. Posumik kata kan, bila keluar dajjal, inilah antara golongan kalau dia tak bertaubat, golongan ini antara golongan yang ikut dajjal. Ikut dajjal. Na'udzubillah min zalik. Golongan ni apa ingat lagi kata Allah yarham posu. Tak apa bapa kata golongan ni? Sebab Allah yarham posu kata golongan yang tak menguasai sifat 20, lebih-lebih lagi sifat mukhalafah. Tak kuasai sifat 20, tak kuasai bab wahdaniyah, tak kuasai bab mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Golongan ni akan ikut dajjal. Sebab dajjal mengaku Tuhan. Kita orang ahli sunnah jemaah, kita orang akidah sifat 20, kita ngaji dah. Tuhan ni bukan jenis jirin jising lagu ni Tuhan. Bukan himpun daripada beberapa juzuk. Juzuk Tuhan ni tak ada juzuk. Zat Tuhan ini tak berhimpun daripada beberapa juzuk. Sebab kita ngaji dalam wahdaniyah, Tuhan satu pada zat. Zat Tuhan bukan dihimpun daripada beberapa juzuk. Zat Tuhan bukan macam khak. Khak himpunan beberapa juzuk je hafiri. Zat Tuhan bukan macam satu. Satu himpunan beberapa juzuk. Khak. Zat Tuhan bukan macam jisim. Jisim himpunan beberapa juzuk satu. Maka Tuhan tubuh dia, body Tuhan bukan berbody, bukan bertubuh yang hipung beberapa juzuk. Zat Tuhan bukan hipung beberapa juzuk dak. Tak ada juzuk yang bersusun yang murakkabun, tak ada. Pada zat Allah Taala. Faham ke dak ni buat kita ni? Nak faham ke dak ni akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni? Faham dak Ustaz Azul nampak dak lagu? Tu. Duk main dua baris baru nak masuk muhimmah dah. Wa makna kaunillahi ta'ala wahidan fi zatihi anna zatahu ta'ala laysat murakkaban min ajza'i. Berarti kat tu dulu wat tarkibu yusamma muttasilan. Kena sambung semula babo nak baca muhimmah. Kena faham molek. Kita ni kalau tak faham hak ni, kita pergi spodio je. Bila ilmu tu masuk dalam kepala kita pergi sepatu. Batu anak-anak nak ngaji di Madinah kan. Beringatlah weh kalau tak ada ilmu ni beringat. Universiti di luar sana tu kan beringat. Dalam universiti pun ada, ahli sunnah pun ada. Hak mujassimah pun ada. Dia campur. Tak kira universiti di Endong, kau di Malaysia, kau di Madinah, kau di mana kena berhati-hati. Sebab ilmu puak dia ni dia sebar di mana-mana sahaja. Bahkan macam mana ilmu sesat boleh masuk dalam hati kita? Kerana hati kita kosong dengan ilmu yang sebenar. Bila hati kita kosong, ilmu sesat yang masuk boleh. Bila hati kita penuh dengan ilmu, yang nak masuk tak muat, nak masuk tak boleh. Ini ilmu sesat tak masuk dalam hati demo. Oh, hati dia penuh dengan ilmu hak sebenar. Bila penuh dengan ilmu hak sebenar, ilmu sesat nak masuk tak boleh. Bila hati kita kosong, tak ada ilmu, duk ada perkara hak sia-sia dalam hati, situlah celah nak masuk ilmu sesat. Tu kena beringat anak-anak kita kena jaga faham molek ni bagai lagu ni. Batu kita nak bersama dalam syurga besok, kata Tok Guru Baba, nak bersama dalam syurga nombor satu sekali pastikan akidah kita semua sama. Antum nak bersama Baba dalam syurga, nak bersama Habib Umar, nak bersama Imam Ghazali, nak bersama dengan Syekh Junaid Al-Baghdadi, nak bersama dengan Imam Asy'ari, Imam Maturidi, nak bersama Rasulullah. Akidah kena sama dengan akidah Rasulullah, kena sama dengan akidah para sahabat, kena sama dengan akidah para tabi'in, kena sama dengan akidah para salafus saleh, puak-puak khalah, puak-puak salah, kena sama dengan akidah Imam Asy'ari dan Imam Maturidiyah, kena sama dengan akidah Imam Syafi'i, kena sama dengan akidah tutuk guru kita, kena sama dengan akidah semua ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah Syiah Maturidiyah. Baru kita boleh duduk sekali. Kalau semaya banyak, puasa banyak, tasawuf tinggi langit sekalipun, kalau akidah tak sama, tak boleh kita nak bersama. Kerana kunci hak utamanya akidah. Berarti molek. Macam mana lah nak bagi anak-anak kita faham. Kita hak orang tua pun bapa nak dekat. Lepas tu bapa pesan kalau molek buat kita ni khususnya ibu bapa, antum mengaji petang ni kan,
We faham molek lah payah boleh royak ke anak tu. Jangan anak kita tak faham ni, kita pun tak faham, anak pun tak faham, tempat tak faham tu lah bimbang nak masuk faham hak sesat. Bila tak faham yang panggil tak ada ilmu, bila tak ada ilmu tu dia nak curah ilmu sesat tu yang masuk tu. Berarti kat tu dululah kita nak baca muhimmah. Tempat demo tu nak maghrib dah tu, tapi tak apalah. Hak mana nak maghrib, semaya maghrib dulu, lepas masuk semula, baru nak baca muhimmah. Hak nak dengar offline pun boleh, hak nak dengar online pun boleh. Baru nak baca muhimmah dalam lebih kurang setengah jam. Setengah jam 20 minit nak baca muhimmah dah. Lewat sikit masuk muhimmah. Yang sebab kita nak utamakan ilmu tauhid. Ilmu tauhid lebih penting lagi. Muhimmah pun penting juga, tauhid lebih penting lagi. Muhimmah ya rosak rumah tangga kalau tak ngaji muhimmah. So, ia jadi rosak rumah tangga. Nak baiki rumah tangga, ngaji muhimmah. Tapi nak baiki akidah, nak baiki tapak agama, kena ngaji usuluddin. Sifat 20. Antara nak baiki rumah tangga, penting dah. Tapi baiki akidah, lebih penting lagi. Hakikat semua penting belakang, ngaji belakang. Terima kasih banyak-banyak kepada para tetamu Allah. Hak tolong saya bab ilmu agama. Saya balas seluas-luas mungkin ilmu tauhid ni. Bapa harap sangat rakyat Malaysia ni kenal sifat 20. Kalau kita kenal sifat 20, semua yakin dengan kehebatan Allah, yakin dengan kemutlakan kesempurnaan Allah yang mutlak. Yakin mutlak Tuhan ni sempurna sengoti-ngoti. Perfect. Kita tak bahas banyak saat ni tu, kita bahas sikit sebab tak ada masuk. Mungkin satu hari kita lain pula kan. Dia nak bahas pula tu di mana kekurangan kalau zat Tuhan murakkab. Dia ada kekurangan. Mana tempat hinanya bila zat Tuhan murakkab. Mana tempat hina. Mana tempat tercela bila kita tuduh zat Tuhan murakkab. Ya ada bahasa situ pula tu. Cuma bapa tak ada nak masuk dah, tak boleh pergi dah. Rasanya setara tu pun dia panggil dalil dah ada bahasa. Pas nak masuk kitab muhimmah. Payah hari ni hari Sabtu bini dua. Bini nombor 1 ilmu tauhid, bini nombor 2 ilmu kitab muhimmah. Dia kena layan dua-dua dalam bini dua ni. Tu serabut juga bini dua ni dak. Tak salah ada bini dua, kalau tak ada bini sudah. Pak kita ni duduk kacau ni nak bini dua hari Sabtu ni. Mana nak bini kitab tauhid nak bini kitab muhimmah. Muka surat berapa kitab muhimmah? Muka surat 3 ni. Muka surat 3 kitab muhimmah. Ustaz Zul nanti tolong update kitab muhimmah. Baris ke apa? 7 dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allah Rabbi, muka surat 3, 7 dari bawah. Muhimmah pula dah. Muhimmah pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka sekalian mereka itu perempuan. Yakni perempuan yang nak ikut orang-orang pergi semaya jenazah, nak ikut orang hantar jenazah, nak ikut orang ke bumi jenazah, nak pergi juga dia perempuan. Dia duduk di rumah lah dia mau buat gapo dia ikut orang. Nabi tegur ni minggu lepas. Buat gapo dia ikut orang. Terus dia ikut orang lah. Demo tu perempuan, tubuh demo itu banyak aurat. Tubuh demo tu banyak mengundai maksiat. Demo perempuan duduk di rumah. Maka disuruh mereka itu perempuan, maka sekalian mereka itu perempuan, jadi perempuan itu jadi badan bagi mereka itu. Disuruh mereka itu perempuan, mereka itu rojak kelik pada perempuan dengan tetap di dalam segala rumah mereka itu. Nabi kata, puak-puak perempuan, puak-puak wanita, duduk di rumah lah weh. Terus duduk pergilah tempat jenazah ke apa Allah, payah duduk di rumah. Terus duduk pergilah tempat-tempat jenazah. Nabi suruh duduk di rumah weh. Jadi perempuan hak moleknya duduk di rumah. Kalau nak keluar kena ada suami. Kena ada suami teman, pas kena tutup aurat, kena bukuh. Oh, banyak perkara. Kalau tak nak jaga aurat, tak nak jaga tubuh, tak nak jaga suara. Tak nak jaga keayuan kita, lengguk, tak duduk di rumah lah. Duduk di rumah. Payah. Ni pergi kat kematian lah, pergi kat masjid lah, pakai berhias, pakai jangok buh minyak wangi, Allah, ganggu. Nampak ada orang nak usul jenazah dia ikut belakang duk nangis. Pada orang lelaki hak comel 2 3 orang, dia kau sedih perempuan. Siapa dia ni mati? Pak saudara dia tu anak saudara duk KL tu. Pas nampak menangis, nampak sedih benar. Apa? Ada lelaki. Ada lelaki ukahnya 2 orang body cutter, duk ukahnya tep-tep. Body cutter. Oh, body cutter dia.
bertubuh sasa. Apa? Lelaki pengukasnya kelapa muda. Nampak tak? Oh, kata molek. Dia tengok lelaki ada, dia kau sedih perempuan. Dia kau mengada-ngada. Ada. Pak dalam rebah sepak bata ada. Ada serabut lah weh kata perempuan ni. Dia mau hak ngusul jenazah tu duk litah kapung dah siapa. Kata nak pergi mana tak email. Kata nak pergi tanah jenazah lagi mana lagi. Tanah mana tak email. Tanah kubur lah. Kubur kapung. Kubur kapung kita. Ni kapung orang dah tak email weh. Lepas 2 putih kapung dah tak email. Pusing kelik semula lah tu email. No tu email ni tak ada kapur. Kata aku duk pening tengok tu perempuan comel-comel saya. Allah, siapa dia kok 2 3 4 orang comel. Ni budak luar ni, tu email budak bandar. Papa mari kapur, anak saudara si mati. Tu anak saudara dia. Tu mak dia tu adik dia, tu adik Allah. Pakai ye. Oh, tudung nampak rambut, bibir merah. Nangis teh tisu. Jalan duk sengit situ sengit sini Allah tu meh. Suruh kelik lah kelik. Nabi suruh kelik. Tak boleh kucang. Pas pakai kain pelekat pula dak. Payah Hak tu hak comel, hak tu kulit putih, hak tu pipi merah. Hak tu minyak wangi. Allah kelik lah Nabi kata kelik lah buat demo. Payah perempuan. Dia perangai dia. Nampak tak? Tu dia. Orang ukah bukit nak ukah bukit ketik. Orang jalan nak jalan retik. Lepas tu kat nak main sakit. Aduh, sakitnya. Tolong. Allah, serabut lah weh. Nampak dah? Semuanya menggoda. Bila berkata dengan perempuan, semua menggoda. Bahaya perempuan ni. Perempuan bahaya. Nampak tak? Nabi kata, kelik lah awak demo. Bila duduk lemah tetap di dalam segala rumah mereka itu perempuan. Sebab apa Nabi kata kelik duduk di rumah lah. Buat demo perempuan wanita ni. Elaknya kerana mengkhidmatkan bagi segala suami mereka itu perempuan. Duduk di rumah khidmat pada tok lelaki itu lebih besar pahala lagi dah. Klik basuh baju, klik menanak, klik menyayu lah. Klik jemur-jemur kain duduk dalam rumah. Kalau boleh kan kita suami ni buat tempat jemur kain dalam rumah. Jangan jemur kain di luar rumah. Kalau babo dan di Yamen jemur kain semua dalam rumah. Babo sendiri pun jemur dalam rumah. Buatlah satu ruang yang tertutup, nak menanai ke nak gapo dalam rumah. Kalau nak buat 2 rumah juga, pagar tu buat sepuluh dalam rumah. Biar rumah kita tu pagar belaka. Nampak tak? Tanah pun pagar juga. Nampak tak? Biar orang tak nampak, biar naik tembok belaka. Tu dia. Nampak tak? Nabi kata kelik balik di rumah, khidmat kepada suami-suami kami. Pergi basuh-basuh baju. Sebab apa? Kita duk basuh baju suami tu pahala. Suami pergi semaya jenazah. Dia kelik makan nasi goreng yang kita buat. Dia pergi semaya jenazah, dia pergi gali kubur, dia pergi usung mayat letih tak saja. Letih tak? Dia kelik letih, dia makan nasi goreng kita, pahala dia saat ni masuk ke kita juga. Kita boleh pahala semaya jenazah, boleh pahala usung mayat, boleh pahala tanah jenazah. Buat kerja, tak buat kerja, kita buat nasi goreng. Tok lelaki makan nasi goreng kenyang, bertenaga. Lah segar abang makan nasi goreng demo. Pahala abang boleh demo juga. Tak kena buat kerja gapo perempuan yang mudah. Itulah baba lapar nak tubik juga. Puas duduk di rumah, pasal nak tubik juga. Biar tua hak cara tua, hak muda cara muda. Dia kata dia suka derak, wala dia tak sedap pun dia suka perangai dia dah. Nampak tak? Kononnya nak ngaji lah, nak go tu dia banyak bunga kata ni. Dia passion dia berbunga-bunga banyak passion. Dia suka passion dia. Kita nak marah tak boleh, mutih awak bahasa tu dah. Maka kita nak orang perempuan keluarlah dengan kita suami, kita kena teman dia. Sebab tu kata Habib Habaib dekat Yamen, dia kata kena buat keluar juga orang tina, passion dia dah nak tubik. Dia tak tubik dia mari nyetok jadi speed otak, jadi nyetok, jadi nak pening, jadi nak mengamuk, nak masuk hatu raya, hatu pari. Nak macam-macam dia kena buat tubik juga. Jalan sebulan sekali kau paling-paling lewat tak. Naik makan angin musim pergi berhenti kedai tepuh makan rumah. Nak boleh dia tengok jalan raya, dia tengok alih kata tak apa dah kerti nak. Dia panggil buka otak. Mana? Ke buka otak kok yang mana? Tenang fikir raya. Mungkin dia duk mendak di rumah ke dia mendak dia kata duk main anak, duk main sodek dapur, puyuk mesin basuh, duk tengok hak tu loi serabut juga. Maka kena buka sekali jaga-jaga raung sebentar. Lepas duk pula boleh sebulan raung pula. Tu contoh. Kalau tak ada sebulan je pergi 3 minggu sekali, tak ada 3 minggu 2 minggu sekali. Dia kena tubik kat orang tina.
Kalau hari-hari tu teruk benar, hari-hari tu Allah perempuan yang kena nusuk demo ni permata yang kena kurung sama kecuali permata hak gemuruh itu biasa sama bagi gemuruh ni kan dia kena tubik sama hak mahal itu dia tubik sama tengok mah mahal ustaz Zu itu tubik sama tu oh nampak deh kalau orang tanya sebab apa perempuan perlu dibungkus kerana perempuan ni yang manis orang putih panggil apa ustaz Zu manis sweet yang manis bila manis dia bahaya. Tengok coklat kan, gula-gula. Coklat. Kelantan panggil coklat. Malaysia panggil gula-gula. Bila kita letak dalam supik, letak dalam plastik gula-gula, letak atas tanah. Tak ada gapo. Semut nak mari tak boleh. Angin nak masuk tak boleh. Angin nak masuk tak boleh. Semut nak mari tak boleh. Tetapi bila kita ambil gula-gula tu, keluarkan daripada plastik gula-gula, letak atas tanah. Sekejap je. Semut mari kekah, mari gigit, habis bluebell jadi buruk, sebab kena makan kolak gula-gula. Pasaklah gula-gula tu. Maka gula-gula yang baik, dia duduk dalam bungkusan yang baik, yang angin tak masuk, pirah tak masuk, semut tak masuk, angin tak masuk. Tu perempuan. Nampak dah? Tu dia perempuan. Nampak tak? Dia kena buku sama. Dia kena buku sama perempuan. Nampak dah? Tu dia. Pas jaga-jaga kita buat tubik. Tak jaga-jaga. Tubik dengan tutup aurat molek lah. Ni dak kadang-kadang setengah orang kita ni kan buat tubik perempuan pergi beli dak ada kereta. Reti nak tubik. Tak adalah jaga tu. Kalau boleh perempuan dalam kereta kita tubik belilah kita. Lepas tu kena janji selalu belum nak bini abang, nak bini dengan abang boleh tapi demo kena kurung. Kalau pergi beli barang abang yang pergi beli barang demo duduk dalam kereta. Pas abang bagi jalan nak makan sedap, nak pergi patang, abang bagilah. Nak keluar-keluar dengan abang. Kan nak pergi pasar raya juga. Nak pergi juga pasar raya. Kena pergi dengan abang. Kena berteman. Duduk kiri kanan. Tapi babo klik minta segi dah pasar raya. Dan sebab ada tina banyak. Payah nak jaga mata. Tu hasrat babo lah. Tak tahu boleh buat ke tak. Harap-harap lah. Berjayalah cita-cita babo. Tersegi dah pasar raya. Nak suruh orang lain lah. Nak tepuh-tepuh dengan orang begitu je. Payah nak jaga mata. Begitulah kalau kita perempuan ni molek duduk di rumah lah kata Nabi SAW. Apa? Mengkhidmat bagi segala suami mereka itu perempuan. Nescaya kalau perempuan itu duduk di rumah khidmat pada suami. Nescaya menyamai akan demikian itu tetap dalam rumah itu menyamai daripada mereka itu perempuan segala taat dan segala ibadat bagi lelaki. Di lelaki hak keluar rumah semaya jenazah, lelaki keluar semaya jemaah maghrib, jemaah isyak, pahala lelaki pergi mengaji kitab di luar rumah, lelaki pergi cari nafkah, lelaki pergi usul jenazah, lelaki pergi semaya jenazah, lelaki pergi kebumikan jenazah. Semua pahala lelaki itu dapat dekat perempuan. Kerana perempuan di rumah, dia khidmat untuk suami dia, khidmat untuk lelaki dia. Dapat pahala kepada isteri. Pahala suami dapat pada isteri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nampak tak? Begitulah. Tu dia. Nampak tak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Payah tu. Siapa yang boleh amal dengan muhimah tu? Alhamdulillah. Kena lah perempuan. Kalau dia mau sok pakai perempuan, tak usah pakai lotion ke apa. Lotion, sabun ke apa. Jadi kulit jadi putih, berseri. Dia kulit ni kan kalau buku sok jadi comel. Lepas tu buah-buah tu kan, nak suruh comel dia buku, dia duduk saksu. Lepas tu kalau kita duduk buku, sok mau duduk katuk, sok mau pakai purdah, sok mau comel. Sungguh. Nampak sungguh. Muka hak bitik hak khutuk kau gapo kita pakai purdah kita buku semua tak kena matahari sinar matahari duk buku sama jadi comel. Suami kita pun jadi minat kita comel duk buku. Ni duk jemur semua kat luar, duk main kat luar. Pas kena panas dengan air daripada lelaki-lelaki duk panas. Tu tengok hak ni, tengok hak tu tengok. Pemolek kena nyakit air pula jadi buruk perempuan tu. Suami dia tengok jadi tak sedap nak tengok. Tahu bini aku ni tak berapa nak tu. Tidur dengan dia pun tak ada syahwat mana tu. Apa? Tu kadang-kadang tu yang jadi kurang aura kita duk seher, kita duk keluar. Seher ke apa kalau bahasa luar lagi. Duk seher. Duk sepah kereta sewa, duk bebas. Tu seher ni maknanya duk lepas. Tidak dalam penjagaan. Duk guna semua apa kereta sewa.
Kata sewa kita mau guna semua. Ya kena kurung tu. Baru dia ada seri dia. Lepas tu barang gom mahal ni kan kohor kita kurung, kohor mahal, kohor mahal. Tengok sepong gapo dia. Ustaz bagi hak kohor mahal. Sepong budu koh dak. Kalau hak kape ke agak kohor kurung lama kohor mahal. Ya barang-barang lagu tu belaka. Kohor kurung lama kohor mahal. Barang antik pula dah. Oh kurung lama buku kohor lama kohor mahal. Kohor buku kohor mahal. Kata saya nak buat apa isteri ni. Mana? Nak nikah dengan dia ni. Oh dia ni jangan apa-apa. Dia ni jak bodoh tak terbit rumah duk kurung. Molek-molek tak dak main telefon ke apa. Kurung zuhir kurung batin jaga molek dia duk ngaji apa dia. Kurung 24 jam. Allah duk cara kau mengaji, cara kau beramal tu jadi. Tu mahal tu mahal. Ni duk main orang tu pun kenal orang ni, pun kenal orang tu pun biasa cuek dia, orang ni pun biasa cuek dia, hak tu biasa berkenalan. Dia tu. Kita mesej dah ramai dah orang mesej dengan dia tu. Nampak dicabur dalam bentuk mesej. Lepas tu dicabur dalam bentuk sentuhan. Dicabur dalam bentuk kena senyum dah. Macam-macam cabur lah. Ni dicabur dalam bentuk dengan suara-suara dia tu dicabur oleh saya. Dicabur ni berkali kena cuek berkali. Kan Ustaz dia? Kena cuek kat orang dah. Suara dia, suara gelak dia, suara manja dia, orang dengar belakang dah babo tu. 20 orang dah biasa dengar cara ketawa dia. Nampak tak? Lepas tu bila suami kita dengar tak ada aura, terang je kurang. Nampak tak? Hak tu. Tahulah apa dia tu. Lengguk mesej dia tu. Ramai dah orang ada berhubung dengan dia tu. Hilang segi dalam bentuk mesej. Tarikan dalam bentuk mesej, tarikan dalam bentuk gelak, tarikan dalam bentuk cakap, tarikan dalam bentuk melihat, tarikan keayuan. Semua tu yang akan hilang sebab demo tu cuek, demo ni cuek. Jadi hilang lah. Sikit lah boleh kau suami kita. Lepas tu kena sipai molek kot kalau kita sayang kau suami. Sipai untuk suami kita tu baru cinta sejati. Saja. Tu sejati. Bukan 2 jati, 3 jati. Ni 14 jati. 4500 jati. Kisah jati tak 1600 jati. Sejati sengati lah. Sengati saja. Jangan duk seh. Betul juga kalimah tersidai. Tersidai, terguna. Nampak tak? Betul kan guna kalimah tersidai pun betul juga. Nampak tak? Kena kuru. Kalau keluar bodoh alih kereta. Gana babo dulu. Lah ni tak apa. Kalau dulu duk berubah banyak dah. Tapi kita usaha kurung. InsyaAllah mudah-mudahan ia tumbuh semula seri-seri dah. Harap-harap gitulah. Ambo dulu babo sebelum ngaji. Ambo dah tu hak babo raya. Kita ni kat Allah. Ngapata. Jerai line, jerai pasu, jerai mak nenek. Pergi belakang babo. Lata ni pergi belakang. Tempat-tempat kek lo dulu. Pasar raya habis orang kenal belakang muka kita. Piskat kita mengaji ni babo, kita kurung, kita jaga. Ia naik segi semula. Jadi putih, gebu, berseri, jadi rana ayu. Ya mari belakang. Suami kita jadi ni sedap kita. Best. Sebab tu kena dia nyakit air ni bukannya palsu sebenarnya nyakit air. Orang ni tengok orang tu tengok dia tak boleh. Bila kita susuk kita bukuh dia jadi air aura lain, aura bukuh. Tak tahulah dia tengok mana. Makan ni hak bukuh dengan makan hak terbuka, nak hak mana Ustaz? Kedai tu jual tepi jalan tapi duk terbuka. Hak ni jual tepi jalan tapi duk katuk molek. Nak hak mana Ustaz? Hak tutup lah ni hak terbuka dengan lori minyak lalu pun ada. Lori seming pun lalu kata gapo dia minyak ni. Ni minyak nasi lemak kau minyak petroleum ni. Kau minyak jubah ni. Nasi lemak demo. Ni minyak nasi lemak dah ni. Nasi lemak apa suruh apa petroleum. Sudah dah. Bagai nyakit belakang tu jadi tak sedap lah weh. Kalau hak terbuka ni tak sedap. Bila hak tersembunyi ni sedap. Patut sudah buat sedap ada kali terbuka. Dia tak sedap situ. Tak menarik. Tak usah cuba tarik, dia tak menarik. Tapi bila dia mau buku molek dia jadi menarik. Orang luar jadi tertarik. Jadi tertarik muka dia mau menarik. Menarik dengan sebab buku. Kata tengok Siti Fatimah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam
buku tubuh dia. Hatta dia kata kalau dia mati, dia wafat, kena ke bumi waktu malam. Tak sewi orang nampak tubuh body, khaka body dia, kerangka body dia. Walau dalam bentuk kain kapal pun, dia tak sewi nampak juga. Dia suruh tanam waktu malam. Tak sewi. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Tu dia. Jaga molek lah. Lepas tu biar. Dulu tak ngaji. Dulu kita bodoh. Dulu kita tak cerdik. Nak cerdik kan? Muka tak ngaji. Wujudlah kita mengaji. Lepas kena tolong sayang-sayang kita yang tak mengaji tu. Dia tak mengaji kat tak ada lah cerdik. Jadi kurang cerdik. Duk bergaul. Dulu kan kalau orang tak cerdik kan orang tak cerdik. Bapa kita orang tak tegur kita. Tak ada orang tegur kita. Jadi malu. Jadi sedih. Sedih apa orang tak tegur demo tu? Hak tu hak sebenar. Bila demo buku diri demo, orang tak tegur demo, orang tak tertarik pada demo, hak tu hak sebenar. Tapi bila demo ni terbuka sana, terbuka sini, orang tu tengok, orang ni tengok. Nampak tak? Hak tu lah hak menyedihkan. Dicabur dengan banyak mata-mata lelaki biasa tengok, muka dia ni dicabur oleh ramai orang jatuh dah. Orang sih siapa gambar dia dalam telefon. Allah, sedihlah tu lelaki kita dah. Bila dapat tahu gambar isterinya itu disih oleh orang lain. Sedih tak? Sedih. Apalah isteri menyedihkan suami dia. Isteri harus mengembirakan suami. Kalian kena mengembirakan suami kalian. Tiba-tiba gambar kalian disih oleh lelaki lain. Berasa mana? Orang sih gambar kita marah. Kita tu kepoh. Orang screenshot, orang sih kita marah. Nak ambil gambar saya tak benar. Mu tak benar, pamu duk teruk luar tu apa? Mu dak tunjuk apa kata tak benar. Ya hala, patut kata tak bui, pada dia hala. Dia tu ke hulu, apa orang simpai dia marah. Nampak tak? Pas gambar demo, bila disih dalam kepala lelaki, dicabut dalam kepala lelaki pula. Lelaki cabut baju lelaki, dia boleh kontrol lah dalam otak dia. Yang ambil muka demo, bentuk body demo, dia bayar lepas dia cabut, dia cabut, dicabut dalam fikiran. Maka ulama-ulama hak jaga anak-anak keturunan dia besar kata pakarlah purdah. Kenapa? Nak jaga biar tak dicabut di luaran, tak dicabut dalaman fikiran sekali. Tu Islam tu dia menjaga luar dalam. Bukan jaga luar saja, Islam luar dalam. Sebab tu ya ada tasawuf, ya ada syariat, ya ada tauhid. Iman dengan tasawuf duduk dalam, syariat duduk luar, kena jaga pula keluar dalam tu. Tu Islam, bukan Islam jaga keluar saja. Lepas tu pakai purdah tu, biar tak dicabur di luar, tak dicabur dekat dalam. Ada setengah orang kita pula pakai purdah kerana nak mengorak. Orang pakai purdah nak menjauhi lelaki, dia nak mengorak lelaki pula dah guna purdah. Nya celak pula dah mata dia. Pakai purdah duk kecek dengan lelaki. Pakai purdah duk mesej dengan lelaki. Pakai purdah naik kereta dengan lelaki. Allah, pakai purdah pun duduk main, duk meeting, jumpa lelaki. Tahu. Itu bukan menjauhkan diri pada lelaki. Itu nak mengorak, dia panggil. Itu mendekati, bukan menjauhi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nampak tak? Tu dia. Nampak lagi tu? Jaga moleklah kita perempuan ni. Siapa nak jaga kita kalau kita tak jaga kita? Malu kat retik kita ni dah. Malu Nabi, malu kat Allah Ta'ala dah. Allah. Ya demo duk tanya kan. Duk berlaku lah ni di sekolah-sekolah tu berlaku zina penuh. Ni ada orang royak babu. Betul ke tak? Demo semua tolong maklum lah. Katanya satu orang sahabat kita ni, dia hebat jugalah dia kajian dia. Apa tak sebut nama dia siapa. Dia kata kan 90% kemungkinan besar semua sekolah, 99% kemungkinan besar semua sekolah ada masalah berlaku zina. 99% kemungkinan besar sekolah-sekolah semuanya ada masalah zina. Cuba antum kira sendiri betul ke tidak? 99% di sekolah-sekolah lah ni ada masalah maksiat zina. Tu sahabat kita royaklah. Dan kajian dia pun hebat juga. Dan dia pun orang yang hebat juga. Dia dalam mengkaji bab komputer, apa dia gerah-gerah dia hebat. Tu dia royak kita. Lepas dia tanya babo, babo cara nak mengatasi kes ni. Kau Menteri Pendidikan Ekonomi Syuara ke kan? Kalau babo nak ayat lagu ni ya.
ke menteri pendidikan bapa tak kenal, siapa je menteri pendidikan nama gapo, ke siapa je duk gapo nama bapa tak kenal. Cuma nak siapa hak ni. Cara nak menyelamatkan remaja akhir zaman di sekolah-sekolah lagu mana? Cara ni memang mujarab, insya-Allah berkesan. Mujarab dan insya-Allah berkesan. Cara pertamanya kena masukkan ilmu fardu ain dalam sekolah sebagai subjek utama. Lebih penting pada bahasa Melayu lagi kan. Kalau bahasa Melayu penting dah, subjek tauhid fiqh tasawuf kena lebih penting, lebih utama dimasukkan dalam sekolah-sekolah menengah, sekolah rendah, sekolah tadika, sekolah pasti. Subjek wajib. Cuma kalau sekolah rendah kita kecil, sekolah menengah kita besar, masuk you kita besar lagi. Dan lepas belajar diamalkan ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Ya ada berlaku dalam tu bab laki perempuan, bab ikhtilaf. Ya ada berlaku dalam kitab tu. Kena belajar, kena beramal. Dia beramal. Kau buat kelas asing lah. Ustaz pun asing. Ustazah pun asing. Pelajar pun asing. Ni pelajar suruh asing. Ustaz dengan ustazah. Mesyuarat duduk semeja. Ustazah bilik guru satu ruang. Nampak tak? Pas pelajar suruh asing. Seolahnya ustazah ni tak bahaya. Ada bahayanya budak-budak. Ya bahaya belakang. Lelaki perempuan tak jaga. Hak tua, tok guru sekalipun tak lagi. Dia lelaki perempuan ya bahaya selalu dah. Dia tak kira ustazah tok guru anak murid tak kira terik. Batulah kunci utama siapa je boleh tolong wayak lah, tulis siapa biarlah dengan orang lain ambil nama pun tak apa, tak boleh nama pun tak apa apa. Biar siapa kunci pertama nak selamatkan sekolah-sekolah pendidikan ni kena masuk di Malaysia kita ilmu fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf, pas kena amal. Start daripada tadika, pasti sekolah rendah, sekolah menengah, siapa kau masuk U, PhD mana, tempat-tempat kerja kena ada 3 ilmu wajib ni. Tauhid, fiqh, tasawuf, pas kena beramal. Ngaji saja tak beramal tak boleh juga. Oh, comel. Sekolah tak ada kes bunuh, tak ada. Kes bully, tak ada. Kes rogol, zina, tak ada berlaku. InsyaAllah. Kurang dengan drastik. Tak percaya, cuba buat kajian, pas tengok gerah. Turun ke dak. Teramal boleh setahun. Tauhid, fiqh, tasawuf. Letak di sekolah-sekolah. Tengok boleh setahun. Pas tengok gerah jenayah. Turun ke dak. Tak percaya terawak juga boleh setahun. Dah kita jadi menteri ni 5 tahun, pergi kerja 4-5 tahun, terawak setahun, apa minta setahun je. Berilmu tauhid fiqh tasawuf, pas beramal, bawa minta setahun je. Turun ke dak gerah-gerah jenayah, gerah membunuh, gerah zina, gerah mencuri, gerah deraka guru, gerah deraka kepada para guru, gerah maksiat antara para guru, gerah maksiat antara para pelajar, gerah buli. Turun ke tidak? Baba yakin insya-Allah turun. Buatlah tak percaya ke? Kenapa dak? Cubalah deh, cuba deh. Gitulah. Apa dak lewat dah kita ni. Hak mana orang tu boleh tubik dulu lah. Babu ni baru zuhur lagi. Hak mana lewat boleh tubik dulu, pas dengarlah offline pula. Nah. Habis itulah kita pun kena bertikat tu dulu. Maka saya gaya bagi perempuan, hak moleknya duduk di rumah, khidmat bagi suami. Dan segala pahala ibadah hak suami buat dapat kepada isteri. Habis itu dah. Tu dia kena amal belaka ni tauhid fiqh tasawuf. Dah mengaji beramal. Siapa dia boleh siapa? Tak ada kedai mau boleh siapa. Kalau boleh siapa tu Allah, besar tu pahala tu. Ayat ke menteri tak kira lah siapa dia warna gapo, nak pergi negara, nak pergi kerajaan, warna kelabu ke warna hitam ke warna merah ke warna hijau ke warna putih ke warna biru ke warna kuning ke warna oranye ke warna kelabu ke biru pekat ke biru muda ke hijau pekat ke hijau muda ke putih pekat ke putih kelabu, ikutlah parti mana pun nak minta amal di sekolah-sekolah rendah, sekolah menengah, GU, PhD, di tempat-tempat kerja, di rumah, khususnya di sekolah dulu kita nak. Nah, we amal tauhid fiqh tasawuf sebagai subjek utama, dia amal. Pamana tutup guru dekat-dekat dengan menteri-menteri kan, tak sudut minta bantuan duit lagi lah. Minta bantuan masuk hak ni dalam sekolah. Kita orang tok guru ni tak sudut minta duit tak apa dengan orang menteri kerajaan. Biarlah pok dia tak boleh peruntukkan ke pondok tak apa. Bagi babo kan, tak boleh peruntukkan ke pondok pun tak apa. Hak penting masuk ilmu ni dalam sekolah-sekolah. Tauhid fiqh tasawuf masuk dalam subjek sekolah sebagai subjek utama. Biarlah nak tak boleh peruntukkan pada pondok pun tak apa. Hak ni lebih penting lagi pada peruntukan. Masyarakat dahaga ke ilmu fardu ain. Inilah roh Islam.
Ilmu tu penting sekali, ilmu fardu ain tu. Antara ruh Islamnya ilmu fardu ain itu sendiri. Macam mana tak ada ilmu hak sebenar. Nampak tak? Tak boleh peruntukan pun tak apalah. Biarlah pondok nak tahu tak. Babo minta maaf lah tak ada ni peruntukan. Tak apalah. Ambil ilmu fardu ain masuk dalam sekolah. Itu lebih utama lagi. Buat hatulah kalau boleh dah. Atau nak minta tolong lah. Siapa-siapa boleh siapa agak siapa lah. Boleh hak ni kita suka menang. Apa percaya dah. InsyaAllah Malaysia terasa macam syurga. Kalau semua orang belajar, dia beramal dengan tauhid perkataan sahih. Di sekolah-sekolah, di pejabat-pejabat, di masjid-masjid, di surau-surau tu satu hal dah. Di sekolah, di pejabat, terapkan ilmu dan amalan tauhid perkataan sahih. InsyaAllah. Bapa yakin, bapa zon insya-Allah. Kuat zon bapa kata insya-Allah Malaysia terasa macam syurga. Jenayah turun dengan drastik. Drastik mendadak turun. Percayalah insya-Allah. Sebab ni undang-undang Allah Taala. Undang-undang Allah Taala percayalah makmur, murah rezeki, ekonomi pun menaik. Bala-bala taufan semua cabut belaka daripada Malaysia, cabut ke bumi. Kalau ni taufan ke cabut belaka. Ni nak modern supaya barat. Bila modern supaya barat, gapo bala di negara barat kita boleh juga. Bila modern macam negara barat, maksiat nak jadi supaya barat, maka bala akan dapat seperti mana nak negeri barat dapat. Negeri maksiat dapat tsunami, negeri kita akan dapat tsunami. Negeri maksiat dapat taufan, negeri kita dapat taufan. Negeri maksiat dapat putih beliung, kita pun dapat putih beliung. Dah nak ikut negara maju. Bila maju nak ikut negara maju, maksiat pun maju juga maksiat. Sebab itulah seiringi dengan maju, jangan tinggal fardu ain. Jangan tinggal akhirat. Nak maju, majulah. Tapi kena selit tauhid perkata sahih. Nak negara maju, nak ekonomi maju, nak masyarakat maju, nak masyarakat aman makmur, nak masyarakat sentosa, nak rasa Malaysia macam syurga, percayalah. Nombor satu sekali, kena baiki ekonomi akhirat. Kena ada ilmu tauhid perkata sahih, kena beramal di tadika, di sekolah, di universiti. Wajib belajar walau sekolah Cina, sekolah India. Jadikan subjek wajib. Walau dia orang kafir sekalipun, dia kena ngaji tauhid. Dia kena ngaji tasawuf. Oh, tak ada kes bunuh, kes rogo. Dia tak saya masuk Islam tu ikut dia. Tapi wajib ngaji tauhid, pekoh tasawuf. Dia tak saya masuk Islam, biar. Tapi tiap-tiap sekolah wajib kena ngaji. Bukan Melayu saja, berbilai-bilai bangsa. Siapa duduk di Malaysia kena ngaji belaka. Insya-Allah Malaysia terasa macam syurga. Percaya. Ni tengok buat-buat kita ni hendak mengaji, tengok komen-komen kita ni dengan cakap yang baik, sopan santun ni sebab mengaji. Akhlak kita jadi baik. Tengok pengikut-pengikut Habib Umar. Tengok orang saya Habib Umar. Tengok orang duk komen-komen di majlis-majlis pengajian. Baik, sopan satu, akhlak baik. Sebab inilah kesan daripada belajar fardu ain itu besar tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala. Nampak ni? Tu dia. Kena berhenti situ dulu. Nampak tak? Harap-haraplah. Nampak tak? Kalau siapa tu jaya, siapa dia boleh siapa tu besarlah pahala. Babo boleh royak lagu tu jalah usaha babo. Pak antum kena sambunglah usaha berdakwah babo ni. Antum lah siapa dia nak ambil habuan silakanlah. Pas buat molek edit we comel biar nampak comel, biar nampak jernih lah babo royak. Biar tidak nampak jadi kasar ke. Itu juga nak kebaikan. Tak ada duit tak apa kita. Biar nak nama boleh demo tak apa. Duit boleh demo tak apa. Janji Malaysia ni boleh mengaji fardu ain, dia boleh beramal insya-Allah. Yakin insya-Allah dah. Begitulah insya-Allah ekonomi jadi naik, gerah ekonomi naik dan gerah jenayah turun dengan drastik. Percayalah bapa kata. Pekerja-pekerja akan bekerja dengan ikhlas, mengajar dengan ikhlas. Semua jadi orang baik belaka. Malaysia terasa macam syurga, aman damai. Orang akan ramai melawat Malaysia. Orang akan suka pada Malaysia. Orang akan cinta pada Malaysia. Orang akan sebut-sebut Malaysia. Malaysia negara baik. Negara baik. Oh, baik tak baik apa? Kau duduk beramal dengan belajar fardu ain. Sebaik belaka jadi rakyat Malaysia. Nampak tak? Ni nak buat rupa baik, enjin baik tak ada. Ilmu tu tak ada. Pak amal tu tak ada pula dah. Percayalah bapa kata ni. Allah. Payah nak awak kena faham juga orang nak setuju tu dia tak faham tu masalah tu. Tu dia payah nak setuju dia tak faham. Tapi bila dia faham supaya bapak demo hak mengaji dah ni, bila otak dia supaya otak demo hak mengaji dah, faham dia supaya faham orang mengaji dah, dia nampak Allah betul babu. Cukup setuju. Tu bila orang nampak. Tapi bila orang tak nampak, saya rasa kurang setuju.
Sukar juga. Ya tak nampak. Bila dia nampak, sukar pun dia nak buat juga. Sukar pun dia nak masuk juga. Percaya tuan-tuan. Malaysia rasa macam syurga. Syurga dunia dah Malaysia. Siapa dia beramal dengan fardu ain di rumah, rumah dia rasa macam syurga. Siapa dia belajar dia beramal fardu ain dekat pondok, pondok dia rasa macam syurga. Siapa dia beramal dia belajar fardu ain di dalam keluarga dia terasa macam syurga. Siapa dia tempat kerja dia, bos dia, amal dia belajar fardu ain bersama bos dan bersama pekerja, maka tempat kerja dia terasa macam syurga. Dan kalau negara itu belajar dia beramal ilmu fardu ain, negara itu terasa macam syurga. Tu fakta di hari ni tak tahulah. Harap-harap lah jaya belaka. Tu lah bapa tak ada nak gapo, tak boleh duit tak apa, tak boleh nama tak apa, orang tak kenal tak apa kita. Tolonglah ya Allah. Kalaulah boleh hak ni. Sukanya tengok semua orang senyum bahagia. Sukanya tengok tempat hak tak ada jenayah. Dunia tanpa jenayah. Dunia tanpa kejahatan. Dunia yang makmur. Dunia yang penuh bahagia. Dunia yang penuh kecintaan. Dunia yang penuh tolong-menolong. Dunia yang penuh saling doa-mendoa. Masya Allah. Rindu kepada dunia yang seperti ini. Bilalah nak tercapai hasrat ini. InsyaAllah. Paling-paling kurang zaman Imam Mahdi insyaAllah. Kalau boleh, usaha selalu kita dah. Tak boleh duit, tak apa. Orang tak kenal kita, tak apa. Orang tak cek muka kita pun tak apa. Harap kita, baba dan antum jadi sebab satu hari dunia akan jadi syurga dengan sebab tersebar luah ilmu dan amalan fardu ain, tauhid fiqh tasawuf. Ambil bahagian. Antum tolong share, tolong sebar, baba tolong mengajar, demo tolong sebar. Kita ambil bahagian. Mudah-mudahan suatu hari nanti kita lah jadi asbab tersebarnya agama, tersebar keselamatan, tersebarnya kemakmuran dengan sebab tauhid fiqh tasawuf, demo belajar dan demo semua beramal insya-Allah. Habis itu dah apa-apa kena bertikat tu dulu lewat benar dah deh. Jadi kena minta sendiri dulu dan insya-Allah hari Sabtu minggu depan ni ada tahlil dan maulid. Percuma pakat-pakat sebab hak tu juga pakat-pakat masuk kita awal deh. Insya-Allah mudah-mudahan selamat dunia akhirat, berjaya dunia akhirat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Kena bertikat tu dulu apa-apa pun kena doa rekah-rekah ni dengan sebab lewat dah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala saya kita berkaya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala kabul segala hajat kita dengan barakah Rasulullah, insyaAllah kabul hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allah maghfir umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Bekalah segala dosa-dosa kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosa guru kami, sahabat kami, ibu bapa kami, semua dosa-dosa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamatkanlah kami ya Allah, redalah kami ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah. Selamatkanlah kami dan redalah kami semua umat Nabi Muhammad SAW. Sayangilah kami, cintailah kami, rahmatilah kami. Apalah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Khususnya dosa babah begitu banyak ni. Apalah dosa kami semua umat Nabi Muhammad SAW. Redalah kami, ya Allah. Redalah kami, ya Allah. Sayangilah kami, ya Allah. Sayangilah kami, ya Allah. Cintailah kami, ya Allah. Cintailah kami, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami guru yang benar, guru yang betul-betul memburu akhirat, guru yang betul-betul memburu redha Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, guru yang betul-betul nak kepada kebaikan. Kurniakanlah kami guru yang tak gila kepada harta kami. Kurniakanlah kami guru yang tak gila kepada keuangan kami. Kurniakanlah kami guru yang tak gila kepada diri kami. Kurniakanlah kami guru yang tak gila kepada maksiat yang ada pada kami. Kurniakanlah kami guru yang menutup lubang maksiat. Kurniakan kami guru yang betul-betul bertaubat takutkan Allah. Kurniakan kami guru yang betul-betul takut kepada azab Allah. Kurniakanlah kami guru yang betul-betul memburu redha Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jauhilah kami daripada guru kurniakanlah kami guru yang tidak cinta kepada dunia yang ada pada kami. Kurniakan kami guru yang tidak kasih kepada maksiat yang boleh timbul di sisi kami. Jauhilah kami daripada guru yang tersebut, ya Allah. Redalah kami, ya Allah. Berkatilah kami, ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami, ya Allah. Redalah kami, ya Allah. Berkatilah kami, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Tunjukkanlah kami jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada' wassalihin. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, sabit qulubana 'ala dinik wa ta'atik. Bila hati kami dalam agamamu, bila hati kami dalam taat padamu, bila hati kami dalam kasih padamu, ya Allah. Waghfir lana pada dosa kami zahir wa batin dunia akhirat. Semua Nabi Muhammad, khususnya para pelajar dan para guru dan ibu bapa kita. Allah marhamna, sayangilah kami zahiran wa batinan. Allah marzuqna wilah murah rezeki kami zahiran wa batinan dunia akhirat. Warfa'na, angkatkanlah segala darjat kami, pangkat kami zahir dan batin dunia akhirat. Wa afina, sembuhkanlah segala penyakit kami zahir batin dunia akhirat.
Wa'fu anna, apagalah segala dosa kami zahir batin dunia akhirat. Mudahkanlah segala urusan kami, selesaikanlah segala hutang kami dunia akhirat zahiran wa batinan. Ya Allah, berjayalah kami, selamatlah kami, selamat kami seluruh keluarga kami, semua sahabat-sahabat pengajar kami, keluarga dunia, keluarga akhirat, keluarga surgamu, berjaya kami dunia akhirat, semua keluarga, semua umat Nabi Muhammad, semua keturunan Nabi Adam, untuk tahawi masuk iman dan mati oleh iman belaka. Ya Allah, jayalah kami dunia akhirat. Ya Allah, pegalah kami dunia akhirat. Ya Allah, kabulah segala hajat kami. Allah, redalah kami zahir batin, matikan kami dengan iman, Islam dan ihsan. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ighfir lana ma madha wa sana karami. Ya Allah, dengan barakah Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, kabul segala hajat kami, makbul segala doa-doa kami, terimalah segala permintaan kami. Ya Allah, segala permintaan kami yang baik makbulkanlah. Ya Allah, tunaikanlah. Ya Allah, walau kami minta dengan mulut, walau kami minta dengan hati, walau kami pernah minta suatu ketika dahulu, makbul belaka segala hajat-hajat yang baik daripada kami. Ya Allah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi alamin. Takabul. Jadi mana yang baik daripada Allah dan Rasul. Yang berharap sekarang para pelajar ada di Yamen khususnya, semua para pelajar yang hadir, yang mendengar, yang ada bersama, yang tak ada bersama, harap kita semua jadi asbab hidup agama, jangan berhenti dakwah, jangan berhenti belajar, jangan berhenti usaha, jangan berhenti walau banyak dosa, teruskan insya-Allah berjaya, insya-Allah berjaya. Jangan sekali-kali putus asa. Putus asa tak ada dalam pilihan hidup kita. Putus asa tak ada dalam pilihan hidup kita. Ingat molek, putus asa tak ada dalam pilihan hidup kita. Walau banyak mana dosa kita, walau lemah mana kita, jangan putus asa, mudah-mudahan berjaya kita dunia akhirat.